الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung perbahasan kita pada menyatakan hukum akad. Jadi siapa yang ada kitab boleh buka muka surat yang ke-25. Jadi hari ini adalah huraian yang keempat pada menyatakan hukum akad. Tapi sebelum tu sana halwah buat kekanda saya Kak Laila, insya-Allah untuk makluman Kak Laila ni adalah antara murid saya yang selalu dobit nota-nota daripada kelas saya. Kalau you all nak tengok, nak ulang kaji balik, Kak Long Jaja selalunya dia akan buat recording dekat Rumah Biru. Dia akan masuk dalam Telegram. Tapi kalau Kak Laila, dia akan buat note sikit lah. Kalau tengok dia punya TikTok tu memang banyak ringkasan daripada kelas. So hari ini adalah hari istimewa dia. Sana halwah Kak Laila. So semoga dengan bertambahnya umur, bertambah juga kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan tambahnya umur, bertambah juga kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan bertambahnya umur, bertambah keakraban dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan hadiah nak sebut bagi birthday tahun ni Allah Taala kurniakan futuhat dan ma'rifatullah yang khassah buat Kak Laila insya-Allah. Allahumma amin ya karim. Mudah-mudahan dapat kebaikan buat Kak Laila. Kak Laila kena tahu yang everyone do love you. Okay. So terima kasih atas jasa anda. InsyaAllah sila teruskan memberi manfaat kepada umat. InsyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah Sani Anas Sedina Muhammad. Kita sambung pengajian kita. Mudah-mudahan anda kata ada kebaikan yang Sani Anas Sedina Muhammad yang ada pada kelas kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenan hajat saya untuk hadiahkan segala kebaikan tu pada Kak Laila insyaAllah sebagai hadiah birthday tahun ni. Okay, jadi insyaAllah hari ni kita nak sambung. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab. Kita adalah kitab Misbahul Munir, kitab Tauhid. Maka tengok pada muka surat yang ke-25, qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi dharani amin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah macam biasa kakak-kakak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita ni tak pandai mana, kita ni tak kuat mana, kita ni tak strong mana. Nak bagi tahu yang Saudara Muhammad, kita ni kalau anda kata kita nak duduk pada kerusi kesombongan, kadang-kadang tak tahu nak sombong sebab apa. Saya teringat satu analogi yang Saudara Muhammad, mursyid kami Tuan Guru Haji Nasir Ismail Qaddasallahu sirra pernah menyebutkan. Kata Tuan Guru, antum bayangkan kalau anda kata antum berada dekat dalam atas pulau. Antum berada dekat atas pulau, di atas pulau tu pula tak ada apa-apa. Pokok tak ada, orang tak ada, apa segala hal semua tak ada. Tapi pada ketika anda duduk dekat pulau itu, maka anda pun berteriak. Antum berteriak mengatakan, akulah raja di atas pulau ini. Nak sebut bagi, perkara tu adalah silly, perkara tu adalah pelik, perkara tu adalah kegilaan. Macam mana seorang yang tak ada apa-apa di atas tanah yang tak ada apa-apa boleh mengaku diri itu sebagai penguasa? Nak sebut bagi macam tu juga diri kita. Kenapa kita tak boleh nak kata meletak pemilikan tu pada diri kita? Hatta Salih Anas Sedina Muhammad, hatta perkara-perkara yang kita meletakkan, kita ni dapat sebab kita pandai, kita dapat sebab kita tahu, kita dapat sebab kita kuat. Kenapa tak disandarkan pada diri kita? Sebab hakikat diri kita adalah al-fakirun. Hakikat diri kita adalah al-fakir yang tak ada apa-apa langsung. Jadi macam mana kita yang tak ada apa-apa ni boleh, nak kata, boleh berasa diri tu ada, boleh berasa bangga, boleh berasa takabur, boleh berasa sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak bagi tahu perkara tu perkara yang sangat-sangat pelik. Dia bukan kata orang gila buat. Orang gila pun pelik kalau kita mengaku yang kita ni ada sesuatu, kita ni sombong terhadap Allah Ta'ala padahal kita ni tak ada apa-apa. Boleh? Maka sebab itulah setiap kali kita belajar kitab, kita akan mulakan dengan qala musannifur rahimahullahu ta'ala. Makna kata itu adalah antara doa yang kita baca sebelum kita syarahkan kitab, sebelum kita ngaji kitab-kitab kuning. Sebab apa? Semoga kita ni dapat tumpang juga keberkatan-keberkatan daripada pengarang kitab. Boleh? Maka duduk pada kedaifan, duduk pada kefakiran. Kalau anda kata kita tak duduk pada kedaifan, tak duduk pada kefakiran, apa yang berlaku adalah kita ni akan duduk dalam fasa yang sangat-sangat memalukan, sangat-sangat memalukan. Boleh? Okey, sambung. Bermula makna hukum akal. Makna kata it is state that, dalam bahasa mudah kita faham. Maka nak bagi tahu dekat sini, hukum akal itu adalah keputusan memutuskan seorang dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara difikirkan itu. Dan hukum akal itu terbahagi pada 3. Tapi sebelum tu kakak-kakak bulatkan perkataan akal,
Hari ni kita nak belajar tentang akal. Bulatkan perkataan akal dekat atas sekali tu, dobitkan. Akal tu apa? Akal tu adalah satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita untuk kita membezakan perkara yang kompleks. Saya ulang. Akal itu adalah satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Untuk apa? Untuk dia berfikir sesuatu yang kompleks. Boleh? Kalau anda kata sempat dobit, boleh catatkan dekat ruangan komen. Bantu kawan-kawan lain untuk catat juga. Saya ulang lagi sekali. Akal tu apa? Akal itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia untuk membolehkan manusia tu berfikir sesuatu yang kompleks. Maknanya kata sesuatu yang susah lah. Tapi dalam kitab-kitab besar ada menyebutkan juga akal itu adalah sebagai Nur Muhammad. Adalah sebagai nurun. Adalah nur, antara pancaran Nur Muhammad itu adalah Al-Aqlu. Sebahagian daripada pancaran Nur Muhammad. Akal ni kakak-kakak, dia Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak bagi pada haiwan-haiwan lain. Dia bagi pada manusia sahaja, sebab manusia ni dia ada satu task, yakni dia kena memakmurkan muka bumi Allah Taala ini. Sama ada sebagai Abdillah ataupun sebagai Khalifatullah. Sama ada sebagai hamba Allah Taala ataupun sebagai khalifah Allah Taala. Tapi nak bagi tahu, itulah antara reason kenapa kita ni dapat akal. Jadi sebab itulah kakak-kakak, kalau anda kata kita ni tidak menggunakan akal dengan sebaik mungkin, memang nampak sangat kita ni bebai. Saya tak kisahlah nak kata bebai kita ni bebai tahap bebal. Nak kata bebal tahap biasa-biasa je, ataupun kita ni memang bebal tahap premium. Tapi itu yang lagi-lagi kita risaulah. Tapi nak bagi tahu, bila tak menggunakan akal, manusia ini cenderung nak kata duduk dalam kebebalan. Boleh Ataupun kalau dalam kitab Syekh Naqib Al-Attas, dalam kitab Intelektual Masyarakat Membangun, maka ada satu terma tu disebutkan sebagai bebalism. Bebalism ni adalah satu ideologi yang dalam bahasa kasar ni macam bodoh lah. Tapi nak bagi tahu, bebalism ni adalah satu term yang Syekh Naqib Al-Attas meletakkan di atas manusia yang jenis tak ambil kisah apa yang berlaku dekat sekeliling dia. Ataupun juga disebutkan manusia-manusia ini adalah sebagai orang yang jadong. J-A-D-O-N-G. Sebab apa? Sebab Tuhan dah bagi dia akal, tapi dia tak gunakan untuk dia berfikir something yang bagus. Dan juga dia menjadikan dia tu tidak berguna. Sebenarnya kita ni yang boleh decide sama ada kita ni nak jadi orang yang berguna ataupun tidak. Boleh Dapat tak kakak definisi akal tadi? Dapat tak? Ke nak saya ulang lagi sekali? Cuba komen je kalau dapat. Okay, dapat. Alhamdulillah. Okay, baik. Okay, sambung. Mana tadi? Maka kita dah tahu dah. So, kalau akal tu adalah something yang nak kata satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita in order untuk kita do something ataupun untuk kita think something yang kompleks. Kompleks tu makna kata yang susah, yang perlukan pemerhatian, yang perlukan berfikir dan sebagainya. Maka nak bagi tahu sampai satu tahap tu kakak, kalau antum betul-betul nak ikut, ni untuk murid-murid saya khususnya, antum betul-betul nak ikut Ana ni bila Ana makan, bila saya makan satu benda tu, saya akan fikir apa bahan-bahan yang diletakkan dekat dalam makanan tu. Sampai ke tahap tu. Sebab tu kalau saya makan, saya jarang makan banyak. Makan 1-2 sudu, okey, kita akan berfikir. Hatta waktu makan pun saya akan berfikir apa ingredient yang ada dekat dalam makanan ni. Maka cara masakan dia, kalau rasa smoky, mungkin boleh jadi dia ada layu dengan asap. Ada asap yang terlibat dekat situ. Sebab kalau anda kata walaupun bakar, tapi contoh macam dalam air fryer, dia punya tekstur dia macam mana. Kalau bakar di atas pemanggang macam mana. Kalau bakar di atas pan macam mana. Kalau bakar di atas jaring-jaring, tekstur dia macam mana. Sampai ke tahap tu, hatta daripada satu sudu makanan pun, saya akan berfikir juga. Sebab itulah kalau anda kata saya meninggal tu, otak saya memang tak boleh digunakan sebagai second hand product. Sebab dia sangat-sangat dah tak boleh diguna pakai dah. Sebab dia dah digunakan semaksimal mungkin. Macam itulah. Tapi nak bagi tahu, akal tu memang kita patut gunakan banyak benda sebenarnya yang boleh kita berfikir. Tapi menariknya kalau kakak nak tengok nak tengok seseorang tu jenis pemikir ataupun tidak. Bila dia tengah bercakap kakak tengok bola mata dia macam dia macam sentiasa berfikir. Makna kata dia duduk tu, bola mata dia tak tetap. Kenapa orang tu dia akan fikir kenapa macam tu, kenapa macam ni. Jaranglah orang tidak berfikir. Sampai kan waktu saya pegang siasah dulu, siasah kampus.
Saya tengah tidur and then tersedar malam dapat satu idea. Saya akan letakkan satu buku nota kecil dekat tepi bantal saya tau. So that saya boleh jot down. Oh ini pendapat. And then bangun esok pagi saya akan tengoklah, go through balik. Sama ada make sense ataupun tidak. Cadangan tu untuk diguna pakai. Sampai ke tahap tu dulu. Tapi itulah. Tapi kesannya adalah otak kita akan penat. Tapi itulah nak bagi tahu yang akal tu sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat guna akal. Cuma jangan duduk banyak dekat akal. Sebab bila kita banyak duduk pada akal, kita tak akan sampai kepada hakikat ketuhanan. Sebab dalam sangat berfikir. Betul? Dulu jadi saya faham tau macam Kak Yang kan. Kak Yang Latifah. Kak Yang Latifah dia seorang pemikir. Dia cara dia tanya soalan, cara dia ni pun saya tahu. Okey, dia ni berfikir tapi tahap mana dia berfikir. Nak kata dia cenderung kepada berfikir skop apa. So sebab apa? Sebab kenapa saya faham? Sebab saya pun pernah duduk di situasi tu dulu. Saya memang suka berfikir. Nak duduk dekat mana? Duduk dekat hati. Jangan duduk dekat akal. Duduk dekat akal memang dia berjalan tapi akal ni dia terbatas. Akal ni dia ada batasan dia. Tapi kalau hati ni boleh go merentasi jasad dan merentasi alam. Penat otak, betul? Kita akan penat otak. Boleh So daripada akal tu kita dah tahu dah. Makna kata semua orang ada otak tapi belum tentu semua orang menggunakan akal. So benda tu mungkin kena dobek juga. Nak bagi tahu, catatkan dekat tepi kitab tu yang semua orang ataupun semua haiwan ni boleh jadi ada otak. Tapi bukan semua orang ada akal dan menggunakan akal dia. Sebab itulah kadang-kadang kita rasa macam tengok orang ni, kenapa dia ni macam buat keputusan tak berakal ni. Lebih kurang macam tu kan. Kemudian buat keputusan kena guna hati ke? Kena guna both. Kena guna dua-dua. Especially kalau kakak-kakak ni nak sebut bagi, sebab kita ni kena berpijak di bumi yang nyata kakak. Kita guna-guna akal kita dan kita guna-guna hati kita seiringan. Tapi hati tu make sure hati tu adalah hati yang berpaut rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa-apa yang terlintas dekat hati kita ada petunjuk. Bukannya hati kita ni kalau andai kata yang dekat dengan hati kita tu adalah iblis syaitan, maka keputusan yang kita buat pun menjurus ke arah sana juga. Faham tak? Maknanya kata yes, both. You kena guna akal, you kena guna hati dalam buat any keputusan. Tapi dia bukan takat hati bersih sahaja kakak. Hati kena takarub. Ayat dia adalah hati bukan kena bersih. Hati bersih semua orang boleh sental. Tapi kita nak hati yang takarub ilallah. Hati bersih kalau pergi istighfar 70 kali sehari, maka insya-Allah dah bersih dah hati tu. Tapi macam mana kita nak buat hati kita tu berada pada posisi dia boleh pergi jauh? Maka hati tu kena takarub ilallah. Mana kena lebihkan? Hati yang takut ila Allah perlu dilebihkan. Boleh Maka sebab itulah kakak, daripada definisi itu baru kita faham bermula makna hukum akal itu adalah keputusan yang memutuskan seseorang dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikirkan itu. Dan hukum akal itu terbahagi pada 3 perkara. Mana kata dekat sini kita tahu hukum akal adalah something yang kita ayat ni apa? Something yang kita decide ataupun kita reject. Okey. Dobekkan dekat situ. Hukum akal tu, kakak bulatkan hukum akal. Kakak tuliskan dekat situ acception atau rejection based on akal. Acception atau rejection based on akal. Dapat tak? Cik tulis sekejap dekat ruangan komen so that yang lain boleh tolong dobek sekali. Yang lain boleh dapat peluang untuk dobek sekali. Acception atau rejection. Acception tu makna kata something yang kita boleh terima dengan diri kita. Ataupun rejection tu something yang kita reject, kita tolak. Tapi based on akal. Boleh Boleh je BI. Dia sebab audience saya datang daripada ramai latar belakang. Audience saya ni ramai ramai Singapore juga. So kalau anda kata you tak faham English, please ask, okay? Okay, very good. Penerimaan ataupun penolakan berdasarkan bukan hati kakak. Salah tu. Akal. Bukan hati. Akal. Perception. Okay, this one betul. Siapa ni? Aisyah Humaira. Aisyah, saya rasa ejaan nama Aisyah tu salah sikit, nanti Aisyah betulkan, okay? Aisyah Humaira. Perception ataupun rejection based on akal. So makna kata hukum akal ni adalah something yang kita terima ataupun kita reject berdasarkan akal kita. So kalau akal kita rasa macam tu, sebab itulah kakak
ala kulihal, akal tu kena apik juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh bebas daripada, tak boleh jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah yang berlaku di kalangan manusia kita adalah bila mana kita ni duduk di kalangan Sunnah Anas Sayyidina Muhammad, nak jadi orang yang cerdik kononnya, duduk pada logik akal, tapi logik akal yang menyesatkan. Sebab itu nanti dalam kitab nanti akan tunjuk macam mana seseorang yang duduk pada logik akal yang terlampau kuat boleh terplay out dalam Mu'tazilah. Boleh So kena berhati-hati ke situ. Maka hukum akal tu terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama adalah wajib pada akal, yang kedua adalah mustahil pada akal, yang ketiga adalah harus pada akal. Maka tuliskan dekat bahagian tepi tu, wajib pada akal adalah something yang auto accept, auto terima. Boleh Wajib pada akal, kakak dobek dekat sebelah ayat tu adalah auto terima, no kompromi. Makna kata dengar je, sebagai contoh saya cakap ridak saya ni warna merah sebagai contoh. Maka you all pun tengok depan, okay, accept, boleh terima yang ridak tu adalah warna merah. So kenapa? Sebab akal kita dengan mudahnya menerima tanpa bantahan. Boleh Wajib pada akal, auto accept, auto terima, automatic awak terima je statement tu. Okay. Yang kedua, mustahil pada akal adalah auto reject. Sebagai contoh, bila saya cakap sebenarnya saya ni lelaki, ataupun saya selalu sebutkan sebenarnya saya ni nenek kebayan. So makna kata you all pun akan rasa macam tang mana dari lelaki Ustazah ni. So makna kata mustahil pada akal kita nak terima orang yang kita tengah duduk menghadap ni adalah seorang lelaki. Maka awal-awal lagi kita dah reject pada akal kita, auto reject. Ataupun sebagai contoh saya cakap, oh sebenarnya ridak saya ni warna biru. So you all pun macam, mana warna biru pula macam tu? Lebih kurang macam tu lah. Boleh So makna kata mustahil pada akal ni adalah situation di mana kita auto reject apa-apa information yang kita terima. Kalau harus pada akal pula, boleh jadi reject, boleh jadi terima statement tu pada akal kita. Sebagai contoh, bila saya cakap sebenarnya saya ni nenek kebayan tadi tu. Contohlah saya kata macam tu kan. Maka harus pada akal. Boleh jadi juga Ustazah ni sesekali tengok macam muda, sesekali tapi peribadi dia macam dah tua. Tak tahu betul kot nama dia nenek kebayan. Contohlah macam tu. Jahat kan. Tapi nak bagi tahunya harus pada akal untuk kita menerima sesuatu yang kita rasa macam 50-50 lagi, 50-50. So makna kata harus pada akal tu adalah kita boleh accept, kita boleh reject. So antara dua tu boleh jadi dua berlaku. Boleh Okay. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu adalah barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh ia kerana barang itu sungguh dirinya seperti ada Allah Ta'ala. Mana kata dekat sini kalau bahasa kitab memang agak kompleks, sebab itulah saya mudahkan dalam bahasa yang kita mudah faham. Wajib pada akal ni adalah something yang tidak dapat tidak, dia mesti adalah something yang kita mudah nak terima dengan akal. Auto accept, automatic kita akan accept statement tu. Boleh Sebagai contoh, adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, persoalannya sekarang, kakak gariskan perkataan ada Allah Ta'ala. Macam mana ada pada Allah Ta'ala itu logik pada akal? Jom kita tengok. Sebagai contoh, macam biasalah. Sebagai contoh, saya sekarang dekat depan saya ni ada sudu. Ini saya rembat adik saya punya. Logik akal terus terima, betul? Okey, kat tangan saya ni ada sudu. Maka sudu ni, you all dah nampak kan? Dah nampak sudu ni macam gini. Nak bagi tahu bentuk dia macam ini, kita boleh sentuh, kita boleh nampak, kita boleh jentik-jentik tu ada bunyi dia. Makna kata benda ni dah wujud, benda ni dah ada dah. Tapi contohlah saya cakap dekat kakak-kakak, sudu ni datang mana tak tahulah. Tiba-tiba je saya tengah mengajar, nak kata objek-objek bercantum-cantum dekat sekitar saya, tiba-tiba naik jadi sudu. Sebagai contoh, logik ke tidak? Akal kita tak boleh terima. Sebab apa? Benda dah ada. Dan setiap benda yang dah ada tu mesti ada someone yang buat dia. Mesti ada something yang cipta dia. Ataupun yalah, makna kata dengan ukiran dia, dengan bentuk dia. So makna kata mesti tidak dapat tidak ada pencipta dia. Faham tak? Okay, setakat ni bila saya cakap sudu ni tak mungkin jadi dengan sendiri dia, mesti ada orang yang buat dia. You all boleh faham tak setakat ni? Cek komen sekejap sebelum saya continue. Boleh faham? Faham Boleh Okey, kita go deeply. Okey, masuk dalam sikit. Sekarang ni kakak-kakak, kakak tengok diri kakak. Okey, sebagai contoh kakak tengok diri kakak. Sekarang ni kakak tembus dekat bahagian kepala.
Dekat bahagian kepala kita ni kakak, ada apa dekat dalam? Ada otak. Dalam otak kita kakak ada ganglion ataupun ada nerve cell. Nak bagi tahu, nerve cell tu adalah sel yang bentuk kepala dia macam bentuk bintang macam tu. Kemudian dia tarik dan dia macam ada cambahan kaki kat hujung sekali. Jadi nak bagi tahu, dekat dalam otak kita ada reseptor-reseptor dan ada sel-sel nerve cell yang membolehkan kita ni berfikir. So, statement yang semua orang tahu dan dapat kita proof dengan scientifically. Otak otak settle. Jantung kita kakak, jantung kita, heart kita yang besar, lebih kurang besar penumbuk kita ni. Heart kita ni, dia ada daya kita panggil sebagai involuntary organ. Involuntary organ tu makna kata satu organ yang dia boleh bergerak sendiri tanpa direction daripada otak. Nak bagi tahu yang otak tak suruh pun jantung tu berdegup. Tapi jantung berdegup ke tidak? Ya, jantung berdegup. Persoalannya sekarang, siapa yang kawal involuntary organ? Soalan big question dia kat situ. Kalau bukan otak yang mengawal jantung, siapakah yang mengawal jantung? Satu lagi kita sebutkan, jantung ada 4 chamber. Ada 4 bilik dekat dalam jantung. Nak bagi tahu kakak-kakak, darah dekat dalam jantung tidak akan sesekali patah balik langsung. Kalau darah daripada oxygenated blood, dia akan terus mengalir jadi deoxygenated selepas digunakan dekat dalam badan kita. Dia akan seterusnya berlaku macam tu, dan darah dekat dalam jantung kita kakak-kakak tidak akan pernah patah balik. Okay, itu fakta. Semua orang tahu. Daripada otak tadi saya sebut, daripada kita punya jantung berdegup, involuntary organ yang tidak dikawal oleh sesiapa. Dan sekarang saya bagi tahu anda fakta, scientific fact mengatakan jantung kita ada 4 chamber, dan chamber itu, darah itu tidak akan pernah mengalir patah balik sama sekali. Settle. Next, dekat kulit kita ni kakak. Kulit kita ni, dekat hujung jari kita ni kakak, ada apa dekat hujung-hujung ni? Ada pain receptor. Pain receptor tu adalah reseptor-reseptor untuk menangkap kesakitan-kesakitan, untuk membuatkan kita boleh identify texture. Walaupun kita tak tengok, kita sentuh-sentuh, kita tahu tu adalah botol. Tapi nak bagi tahunya dekat sini kakak, saya sebut tentang otak tadi, saya sebut tentang jantung tadi, saya sebut tentang kulit tadi. Last, saya sebut tentang mata kita. Kakak tahu tak, mata kita ni ada satu lapisan fluid, kita panggil sebagai homogeneous fluid. Homogeneous fluid tu adalah antara cairan yang membuatkan mata kakak ni boleh function, boleh melihat. Tanpa homogeneous fluid tu, mata kakak akan kabur-kabur, tak nampak apa-apa. So nak bagi tahu dekat sini, persoalan big question dekat sini. Logik ataupun tidak pada akal bila saya cakap semua benda ni terjadi dengan sendirinya, nak kata tak ada siapa buat pun. Tak ada siapa buat. Satu ciptaan yang sangat hebat ini, sampai spesifiknya, sangat hebat. Saya bagi tahu anda, tak ada pencipta. Semua jenis benda jadi dengan sendiri. Kita duduk pada logik akal kakak-kakak. Pada akal yang sejahtera, kita boleh fikir tak sesuatu yang amazing. So amazing, sangat-sangat hebat penciptaan ni terjadi dengan sendirinya? Tak, logik akal kita tak boleh terima. Sebab itulah bila logik akal tak boleh terima sesuatu diciptakan sendiri, mesti otak yang sangat-sangat kompleks ni kakak. Kakak tahu tak, otak kita ni ada beberapa bahagian. Dan otak kita ni bukan hanya otak kiri, otak kanan saja kakak. Andai kata kakak migraine ataupun kakak ada sakit kepala, kalau sakit dekat sebelah kanan, apa maksudnya? Nak kata ada urat-urat memori dekat sebelah kanan mungkin mengembang yang membuatkan kakak sakit dekat bahagian kepala. Nak bagi tahu kalau sakit dekat bahagian atas ni, apa reason dia, apa sebab dia. So nak bagi tahu semua tu sangat-sangat spesifik. Kalau kau sakit ni, kalau kau ada benda ni, kau akan sakit benda ni. Dia tak akan sakit benda lain. So nak bagi tahu benda tu sangat-sangat spesifik tau. Badan kita je kakak sangat-sangat spesifik. Sangat spesifik. Dan kalau kakak nak tahu sel yang buat mata kakak tak sama dengan sel yang buat nak kata sel-sel kita panggil sebagai sel jantina, tak sama. So nak bagi tahu dekat sini, setiap part badan kita ada tisu-tisu yang berbeza yang membuatnya. Tisu mata lain, tisu rambut lain, tisu kepala lain, tisu tangan lain. Ni kuku ni daripada bahan yang lain. Dia tak sama dengan gigi, tapi masih keratin lagi. Nak bagi tahu kita punya somatic cell, sel badan kita tak sama dengan sel jantina kita. Nak bagi tahu daripada hujung rambut ni kakak sampai hujung kaki,
semua berbeza dan semua sangat-sangat spesifik. Makna kata apa? Tuhan yang menciptakan kita ni kakak adalah Tuhan yang sangat-sangat spesifik. Makna kata kakak, Tuhan yang menciptakan kita tu adalah Tuhan yang bersifat dengan sifat organize. Nak kata sangat-sangat tersusun. Tak. Nak kata Tuhan yang menciptakan kita, dia mestilah Tuhan yang sangat berseni. Kakak pernah tengok tak sel kakak di under mikroskop? Kakak tahu tak sel kita cantik? Sangat-sangat cantik kakak. Sel pipi kita, bentuknya irregular shape. Macam lebih kurang telur mata kebau tu. Lebih kurang. Nak bagi tahu, kalau sel dekat rambut kita, dia punya susunan-susunan dia macam mana? Sel dekat otak kita, sangat-sangat menarik. Sel dekat muscle sel kita, semua berbeza dengan sel-sel dekat tempat-tempat lain. Tapi itu yang nak sebutnya kakak, nak bagi tahu ni kat sini, bila kita tahu tentang benda tu, tahulah kita, Tuhan yang menciptakan kita, bukan kita belum sebut Tuhan lagi, makna kata, dari something yang menciptakan kita, yang dia lebih tahu tentang benda tu berbanding kita. Makna kata, kalaulah manusia yang nak kata menciptakan manusia, mesti manusia tak payah buat investigation. Tak payah investigate sebab kau dah tahu. Lebih kurang macam tu. Tapi, nak bagi tahu kenapa investigation tu berlaku dekat alam kita. Kenapa penelitian, nak kata sebut bagi, eksperimen-eksperimen dijalankan dekat atas muka bumi ini, sebab kita tak tahu. Kalau kita tak tahu tentang manusiawi sendiri, hatta diri kita, maka siapakah yang tahu? Tentulah yang tahu tu adalah pencipta kita. Dan tahulah kita dekat sini, pencipta kita mempunyai sifat yang tersangat pandai. Genius, super genius. Tuhan kita tu yang menciptakan pencipta kita adalah something yang memiliki sifat Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dia mestilah teramat-amat teliti. Dan dia mesti teramat-amat halus. Dan dia mestilah teramat-amat seni. Dan dia sendirilah mesti, diri dia tu mesti mampu buat benda tu. Makna kata dia mesti qawi, dia mesti nak kata kidam. Dia mesti ada dulu sebelum kita. Tak mungkinlah Tuhan itu, kalau dia menciptakan kita, dia tak ada tapi kita dah ada. Tak mungkin. Jadi nak bagi tahu dekat situ, daripada akal, daripada kita tengok surrounding kita, hatta kita tengok diri kita sekalipun, kita dah boleh tahu dah. Oh, makna kata betul lah, kalau aku macam ni, mesti Tuhan aku macam ni. Nak kata mesti pencipta aku tu macam tu. Faham tak kat sini? Setakat ni boleh faham tak kalau saya explain macam tu? Saya nak bagi tahu kakak-kakak yang tak mungkin kakak kita ni boleh tercipta dengan sendirinya. Dan saya nak bagi tahu juga kakak-kakak pergi belajar explore alam. Bila you belajar explore alam, barulah you tu tidak duduk di tahap kebebalan. Kenapa kita ni tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita? Kenapa kita ni tak nampak pun kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kita tidak mengkaji kakak. Sebab kita tak mengkaji. Tapi bila mana Allah Ta'ala bukakan satu ilmu, dia tak kisah. Apa-apa ilmu sahaja pun dia akan bawa menjurus kepada hakikat yang menciptakan ilmu tu juga. Tapi kalau andai kata kita belajar tak sampai ke tahap situ, maka nak bagi tahu mungkin something terhijab lagi antara kita dengan pencipta kita. Okey ke setakat ni? You all okey ke? Ke dah KO dah? Pagi-pagi dah kena belajar biologi? Okey ke? Okey ke KO dah? Tak tahu lah Ustazah, saya dulu skip biologi. Tapi sekarang tiba kena belajar biologi. Biasalah tu, siapa sampai belajar dengan saya. Okey, Alhamdulillah. Okey. Tapi itu yang saya nak sebutkan, bahawasanya kita ni, itulah dia. So makna kata, kalau kita duduk pada logik akal saja kakak, kita dah boleh tahu dah, oh tak mungkin. Benda ni secantik ini, maka tak mungkin mesti pencipta dia pun cantik juga. Sebagai contoh kan, daripada lukisan sekejap saya ambil botol. Okey, sebagai contoh. Daripada botol ni kita nampak pelukis dekat botol ni dia lukis contoh contoh kita ambil warna biru yang dia lukis, bunga warna biru ni. Kalau kita fokus kepada ni je, mungkin kalau tanya saya akan terfikir kenapa dia pilih warna biru tu adalah biru yang nak kata baby blue, yang tercampur dengan putih-putih sikit dan nak kata tercampur dengan corak-corak, dan kenapa bukan blue black yang ada garisan biru. Boleh jadi ketika dia mencipta ataupun ketika dia melukis ni, daripada lukisan kakak, kita boleh tahu macam mana mood seorang pelukis tu. Daripada lukisan kita boleh tahu macam mana nak kata apa message yang dia nak sampaikan. Itu yang kita sebutkan, daripada ciptaan kita boleh kenal pencipta. Faham tak? Mudah faham dekat situ. Daripada ciptaan, daripada lukisan ni kita boleh tahu macam mana karakter pencipta tu. Sebagai contoh, kalau lah andai kata saya keluar-keluar pakaian saya adalah saya pakai blazer, saya pakai jaket,
warna hitam dan saya pakai pakaian saya serba hitam, kasut bertutup, saya jalan, maka antum akan tahu saya tengah bawa karakter yang serius pada ketika tu. Nampak tak? Daripada appearance kita yang kita nak pakai sekalipun, kita nak pergi dekat masyarakat, orang dapat tahu karakter kita pada ketika itu. So itu yang kita maksudkan sebagai ciptaan itu, something yang produk itu menggambarkan dia punya raw material, menggambarkan dia punya pencipta juga. Boleh Sebagai contoh lagi, kita tengok bangunan TRX. Maka daripada bangunan TRX tu kita dah boleh tengok bangunan ni diciptakan oleh engineer yang macam mana, apa mesej yang nak sampaikan. Ataupun sebagai contoh kakak cuba try masuk pergi jalan-jalan dekat UiTM Tapah. Waktu first saya masuk UiTM Tapah dulu, daripada bentuk seni bina dia, saya tahu yang kampus ni adalah kampus berkaitan dengan engineering. Sebab apa? Sebab seni bina dia sangat-sangat tinggi nilai-nilai architecture kat situ. Tapi rupa-rupanya bangunan itu telah disewakan kepada UiTM. Asalnya memang adalah Tuan M punya kampus lah. Itu yang kita nak sebutkan bahawasanya yang daripada seni bina, daripada cara pemakaian, daripada apa yang digambarkan, menggambarkan apa diri dia yang sebenar, apa mesej yang dia nak ceritakan. Boleh Sebab itulah kakak dah faham belum bila ulama-ulama selalu sebut, pandang alam, awak akan nampak macam mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana af'al Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana dirinya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kakak faham tak kalau saya sebutkan setakat ni? Makna kata daripada alam ni kakak, sebab itulah salafus soleh antara amalan dia adalah tadabbur alam. Antara amalan salafus soleh adalah tadabbur alam. Bila tadabbur alam, kita tengok macam ni, kita tahu Allah Ta'ala sahaja yang boleh buat benda tu. Allah Ta'ala sahaja yang boleh buat benda tu. Okay. Pandanglah alam jua dirimu. Betul? Terlalu luas, tak boleh belajar lagi. Tak apa. It's okay je. Tapi asalkan you kena belajar. Asalkan you kena learn. Dia tak boleh andai kata kita rasa macam bukan bidang kita, maka kita tak nak belajar ke apa ke. No. Seorang salikin wajib melihat pada alam, wajib melihat pada diri dia, supaya tak duduk pada syok sendiri. Boleh So itu yang kita maksudkan. Kita nak faham sebagai bila kita tengok alam ni, kita boleh tahu Allah Ta'ala tu sifat macam mana. Okey, sebab tu baru-baru ni Sayyidina Muhammad waktu saya travel daripada Pahang nak balik ke KL. Waktu tu kan Pahang kan dia ada macam like bukit-bukit, ada awan dia cantik, pokok dia keliling-keliling tu macam cantik tau. And then saya sampai satu tahap tu saya tergelak sendiri sebab apa tau? Dia Allah Ta'ala je yang boleh buat satu lukisan yang bercampur warna hijau berbeza. Nak kata birunya biru yang berbeza. Nak bagi tahu ada putih-putih sikit, ada hitam-hitam sikit, ada coklat-coklat sikit. Allah Ta'ala je yang boleh menggabungkan semua warna tu dekat dalam kanvas dan menjadikan satu pemandangan yang indah. Cuba kalau saya bila saya buat juga letak juga warna coklat, warna hijau, warna biru. Cuba nak melukis satu nak kata panorama sendiri. Kalau kita tengok insya-Allah huduh insya-Allah kalau saya lah. Tapi daripada situ sambil driving tu saya tersenyum tengok Allah Ta'ala. Saya teringat Allah Ta'ala. Maka diingatkan tentang Allah Ta'ala. Ya Allah Tuhanku, Engkau je boleh buat macam ni ya Allah. Engkau je ya Allah yang boleh buat lukisan secantik ini dengan kombinasi nak kata warna-warna yang sangat-sangat menarik. Allah Ta'ala je boleh buat. Kita memang tak boleh buat. Tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Betul? InsyaAllah. Betul? Sekejap. Tolong Mami buka pintu boleh? Mami rasa Acik balik. Tolong sekejap yang. Terima kasih yang. Itulah dia. Okey, sambung. Macam mana selalu nak ingat Allah Ta'ala bila nampak satu, diri selalu lalai. Kakak cuba try kaji satu kitab yang tentang Asma'ul Husna. Dia mungkin kakak boleh start dengan Asma' Allah Ta'ala dulu. Daripada situ kakak tahu, oh Allah Ta'ala bersifat Al-Matin. So kalau kakak tengok bangunan yang berdiri teguh tu, yang tak jatuh-jatuh, maka kakak tahu, oh kalau bangunan ni berdiri teguh, nak bagi tahu yang Allah Ta'ala tu mestilah dia dikawal ataupun dijaga oleh Tuhan yang sangat teguh. So sebab apa? Sebab tak mungkin seseorang yang tak teguh tu
mampu mempertahankan satu. Sebagai contoh, kenapa awak boleh bersandar kepada satu? Sebab suatu tu kukuh untuk bersandar. Boleh tapi ala kulihan you kena learn, you kena practice. Tadabbur dan tafakur ni kakak. Okey, kakak cuba dobekkan dekat kitab. Kakak tuliskan. Kaedah untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dua jalan. Dua jalan ingat pada Allah Taala. Yang pertama adalah mujahadah. Ni untuk ingat Allah Ta'ala dan untuk taqarrub ilallah. Jalan yang kedua, yang pertama adalah mujahadah. Yang kedua adalah riyadah. Riyadah hijau macam mana? R-I-A-D-A-H. Riyadah. Mujahadah hijau macam mana? M-U-J-A-H-A-D-A-H. Mujahadah. Betul. Okey, dapat tak? Yang dekat TikTok dapat tak? Dekat rumah biru ni dapat tak? Dapat. Yang lain okey ke? Okey. So, salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, mujahadah tu kakak buat dua lagi. Satu adalah dengan kaedah. Okay, buat tiga lah kakak. Satu ujian. Mujahadah tu kakak buat kembang pada tiga lagi. Satu ujian. Yang kedua adalah tafakkur. Yang ketiga adalah tadabbur. Ujian, tafakkur, tadabbur. Dapat tak? Kalau tak dapat tanya, okay? Kalau dapat pun kena beritahu. Sebab saya tak pasti, sebab you all saya tak nampak depan-depan ni. Kalau depan-depan saya check. Ni sebab tak nampak. So, saya pun tak tahu you all dapat ke tak. Boleh So, mana kata daripada ujian tu kakak, itu adalah jalan mujahadah. Jalan yang wajib kakak kena tempuhi. Tak dapat ulang, okey. Yang pertama, okey, ini adalah jalan untuk takarub dan jalan untuk ingat pada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah jalan mujahadah, yang kedua adalah riyadah. Pada mujahadah tu, yang lain boleh tolong dobekkan juga, bantu kawan-kawan salin nota, okey? Maka bahagian mujahadah tu, yang pertama adalah salli ala sayyidina Muhammad, ujian. Yang kedua adalah tadabbur. Yang ketiga adalah tafakkur. Maka ujian tu kakak kena faham, ujian itu semua orang akan lalui. Dia tak akan pernah berlaku dekat atas muka bumi Allah Ta'ala ni kakak, seseorang yang berjalan tanpa ujian. Tak akan pernah berlaku. Everyone do have their own ujian tau. So makna kata you sebagai seorang sebagai seorang asatizah, you ada ujian you sendiri. You sebagai seorang engineer, you ada ujian you sendiri. You sebagai seorang lecturer, you ada ujian you sendiri. Nak sebutkan kat sini, semua orang do have their own ujian, jalan ujian masing-masing. Okey, dan ujian itu tidak akan datang melainkan untuk dua sebab kakak. Melainkan datang untuk tiga sebab. Yang pertama, untuk ampunkan dosa-dosa kakak. Yang kedua, untuk tambah pahala kakak. Yang ketiga, ujian itu datang untuk tingkatkan maqam kakak, darjat kakak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Saya ulang, ujian itu tidak akan datang melainkan sebab tiga perkara. Yang pertama adalah ujian itu datang sebagai nak kata hapuskan dosa-dosa kakak. Yang kedua, untuk tambah pahala kakak. Dan yang ketiga, ujian itu datang untuk tingkatkan maqam kakak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah reason kenapa seseorang itu diuji. Betapa penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kita ni dah banyak dosa, malah taubat, maka Allah Taala bagi kita ujian. Kita ni dah nak ke syurga, tapi malah ibadat. So makna kata dekat sini Allah Taala bagi kita ujian untuk tambah pahala kita. Dan kita ni nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak taqarrub ila Allah, maka Allah Taala akan bagi kita ujian in order untuk tarik kita dekat dengan dia. Itulah reason kenapa ujian itu diturunkan. Boleh Dan yang kedua, jalan kita taqarrub, kita ingat pada Allah Ta'ala tadi adalah dengan jalan tafakkur. Tafakkur tu makna kata kakak kena banyak berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan duduk banyakkan tafakkur, duduk diam pandang Allah Ta'ala sahaja.
Dia tak kisah kalau anda kata dalam yang ni kakak perlukan apa nama, kakak perlukan beramal sikit lah. Maknanya kata kalau dekat dalam tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah dia ada wukuf qalbi, maka duduk kat situ lama-lama. Tapi kalau duduk wukuf qalbi jangan pelik kenapa orang-orang sekeliling tu macam abaikan kakak, macam tak perasan kakak tu ada. Jangan, dia boleh duduk sesekali kat situ, tapi jangan duduk lama dekat wukuf qalbi. Boleh yang kedua, kalau anda kata kakak tariqah Syatariyah, maka kakak duduk dekat wukuf Nur Muhammad. Sangat-sangat bagus. Dua-dua tu adalah tafakur. Tapi again, yang berfikir pada tafakur yang menggerak adalah hati. Boleh Next, yang ketiga tadi adalah tadabbur. Tadabbur ni kakak tengok alam, tilik pada alam. Bukan alam tu bukan pokok saja, bukan langit saja, bukan awan saja, bukan lantai saja, bukan pantai saja, bukan. Tapi nak bagi tahu every single thing yang ada dekat alam, hatta cara kakak dikejutkan bangun pagi tadi, ujian-ujian hidup kakak, nak kata apa yang nak kata, jadual hidup kakak, semua termasuk dalam alam. Dan pada setiap part alam itu perlu ditadabbur in order untuk kita faham what message yang Allah Ta'ala nak deliver pada anda. Faham tak? So benda tu lah benda yang sangat-sangat penting. Sekejap macam mana nak diam pandang Allah Ta'ala ni? Otak ni macam tak boleh berhenti berfikir. Letak otak kat luar. Macam pelik kan? Tapi letak otak kat luar. Mana kata kakak duduk dalam keadaan tenang. Yang pertamanya kakak kena faham, dalam kakak nak duduk diam wukuf yang saya sebutkan tadi, tafakur tu, kakak kena wajib kena ada guru Wajib kena ada guru. Sebab itulah kakak, kita kena pandang apa nama Sayyidina Muhammad, kena duduk dalam bayang-bayang guru tu. Bila kita ada guru, kadang-kadang kita boleh tafakur dengan tenang tu bukan sebab kita, tapi sebab guru kita. Sebab guru kita, maka kita boleh tumpang keberkatan guru kita, baru kita dapat. Sebab itulah kakak-kakak bagi yang ada guru, banyakkan hadiahkan Al-Fatihah kepada guru, banyakkan hikmat pada guru, banyakkan nak kata bagi hadiah pada guru. Benda tu membantu anda untuk nak kata mudah perjalanan kerohanian anda. Okey? Tengoklah mana satu yang kita mampu. Cuma nak bagi tahu dekat situ, futuhat itu bagi sesiapa yang ada guru, pintu futuhat anda tu ada pada guru. Pintu futuhat bagi seseorang yang ada guru tu pada guru dia. Boleh Jadi tu kena faham. So makna kata macam mana kita nak duduk tenang tu, kakak duduk je. Lag ke? Tadi sebab ada orang call saya. Sekarang dekat TikTok lag lagi tak? Dah tak lag kan? Sekejap je kan, lag tadi kan. Okey. Sekejap So itu yang kita maksudkan. Boleh kakak Kakak try duduk kakak. Kalau kakak rasa nak tafakur tu kakak cuba try cari tempat-tempat yang kakak rasa boleh jauh daripada orang. Mana kata kalau kakak selesa tafakur dalam bilik, boleh je kakak tafakur dalam bilik. Tapi kalau anda kata kakak rasa selesa untuk kakak tafakur dekat pantai ke, dekat takkan dekat gua pula kan. Waalaikumsalam. Takkan dekat gua pula. Terpulanglah kakak nak tafakur dekat mana-mana. Mana kata cari tempat untuk kakak selesa untuk duduk. Macam kalau saya akan selesa tempat yang tak ada orang. Mana kata mungkin tapi tengah-tengah hutan tu bahaya sikit untuk kakak sebab kakak perempuan kan. So cuba kakak cari dekat pantai ke, yang jauh sikit daripada orang ke. Sebut carilah tempat yang yang sunyi daripada orang ramai. Tapi sebenarnya kalau andai kata kakak dapat hakikat tafakur tu kakak duduk di kalangan orang ramai pun kakak boleh dapat juga pandang hati tu. Kita panggil sebagai tawajuh. Tapi kakak tawajuh ni memang wajib kakak bersama didikan guru. Sebab kalau anda kata kita buat sendiri-sendiri ni kakak, saya takut yang kita tawajuh tu bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pada hamba Allah Taala yang satu seketul lagi tu. Yang ni iblis. So kita takutlah kat situ. Boleh Okey, sambung. Mana tahu tadi? Okey, sebab itulah kakak. Makna kata dekat sini wajib pada akal itu. Kenapa wajib pada akal? Makna kata akal kita tak boleh terima yang Tuhan tu tak ada. Kenapa akal tak boleh terima yang Tuhan tak ada? Sebab kita dah nampak every single thing yang ada dekat alam ini bukan manusia yang cipta. Bila kita tahu yang terpaling power dekat alam ni adalah manusia, dan bukan manusia yang menciptakan langit, bukan manusia yang menciptakan bintang, bukan manusia yang kawal naik turun matahari, bukan manusia yang kawal pasang surut laut. Nak bagi tahu dekat sini, kalau bukan manusia, makna kata there is a power yang ada kuasa yang mengawal segala-gala benda tu.
Maka daripada situlah kita tahu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad yang alam ini ada pencipta dia, ada Tuhan dia yang tahu every single thing tentang alam ni. Maka akal kita boleh terima ke tidak? Boleh terima. Sebenarnya kewujudan Tuhan itu logik je pada akal. Logik je pada akal. Maka kakak boleh dobekkan dekat situ. Sebab itulah kakak-kakak bagi yang bukan yang belum Islam, yang bukan Islam, maka mereka akan duduk kepada, kalau orang yang membuktikan kewujudan Tuhan ni, diorang adalah golongan agnostik. Kakak boleh dobek juga, later on nanti kakak boleh kaji apa golongan agnostik tu. Ejaan dia macam mana? A-G-N-O-S-T-I-K, agnostik. Agnostik ni basically dia adalah satu golongan yang mengkaji tentang betul ke Tuhan tu wujud. Dan selalunya at the end of the day, bila diorang dapat proof tu, selalunya diorang memang convert to Islam lah. Sebab Islam tu adalah agama fitrah. Fitrah tu bukannya agama manusiawi je, tapi juga agama alam. Sebagai contoh, alam ni dia berpusat. Dan juga bila kita tengok alam ini punya kelakuan, so we found that yang alam ini akan berputar anti-clockwise. Dia akan sentiasa berputar lawan arah jam. Tak kisahlah nak kata orang bertawaf ke medan magnet, orang bertawaf putaran, nak kata matahari, nak kata alam semesta. So nak bagi tahu apa putaran sekalipun, hatta dekat dalam badan kita, nak bagi tahu adanya sel-sel yang nak kata berputar dekat dalam diri kita, nak sebut bagi dia adanya, kita nak sebut yang putaran dia tu mesti anti-clockwise. Dia mesti anti-clockwise. So daripada situlah kita disebutkan sebagai alam ini memang Islam itu memang agama fitrah. Dia bukan hanya fitrah manusiawi je, tapi fitrah pada alam. Boleh? Agnostik. Okey, sambung. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutuskan dengan akal. Akan sungguh kerana ada Allah Ta'ala sungguh dan umpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal. So mana kata dekat sini, nampak tak? Wajib pada akal tu kakak boleh dobek dekat bahagian bawah tu. Kalau kita guna akal, kita dapat jumpa Tuhan. Kakak faham tak? Kalau kita guna akal betul-betul kakak, kita dapat kenal Tuhan. Setiap detik waktu ketika kakak, kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kakak-kakak, nampak tak? Banyak kali saya sebutkan, kita ni kenapa kita lalai daripada ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kita tak guna semaksimal mungkin apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Walhal apa je bantuan yang Allah Ta'ala tak bagi pada kita, Allah Ta'ala bagi kita nikmat-nikmat, Allah Ta'ala bagi kita masalah, Allah Ta'ala bagi kita ujian, in order untuk kita remember Him. But then apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala bagi, kita ni duk main lah kebebalan tahap premium kita tu. Duduk meratik, kenapalah nak kata nasib aku macam ni, kenapa ini, kenapa itu. Tak sudah-sudah bermain dengan emosi. Maka perkara tu adalah perkara yang nak kata kerugian. Walhal setiap apa-apa yang berlaku tu sebenarnya ada message tertentu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh Kena latih, betul? Kakak kena latih. Segala benda tu kakak daripada riadah dan mujahadah yang kita sebutkan tadi, dulu kena latihan. Riadah tu apa? Riadah tu kakak ambil bila kakak dah ambil talqin zikir, bila kakak dah ambil tariqah mana-mana, maka kena beramal. Yang kena beramal itulah yang kita sebutkan juga sebagai riadah. Itulah riadah. Dan riadah ni lagi banyak pembukaan sebab kita duduk di bawah nak kata bimbingan guru. Boleh disambung. Okey, sekarang sofa okey ke? Ke dah KO dah? Semua orang okey lagi? Okey, semua orang okey Okey lagi Okey lagi, comel. Dia nampak sangat tu nanti KO. So far so good. Okey. Okey, sambung dan pengenalan. Dan pengenalan atau ta'rif. Nak kata pengenalan atau ta'rif ni boleh kita faham juga. Dan maksud mustahil pada akal tu apa? So mustahil pada akal pula, ini pun saya dah sebutkan tadi. Mustahil pada akal ni makna kata something yang kita terima, akal kita auto reject. Tak nak terima benda tu. For example, sebagai contoh bila saya sebutkan sebenarnya saya ni adalah lelaki, maka akal awak macam tang mana lelaki tu. So awak auto reject benda tu. So makna kata benda tu adalah mustahil pada akal. Akal tak boleh terima benda statement tu. Boleh Maka mustahil pada akal itu adalah barang yang difikirkan dengan akal. Tentu tidak. Kerana barang yang kita fikir itu tidak seperti tiada Allah Ta'ala. Makna kata dekat sini, contoh mustahil pada akal itu yang saya sebutkan tadi. Mustahil akal kita boleh terima kalau andai kata kita sebutkan yang alam ini diciptakan oleh manusia.
ataupun alam ini tercipta dengan sendirinya. Kita tak boleh terima benda tu sebab tak logik pada akal. Something yang very complex, something yang very organized, something yang very nak kata specific, and also dia macam sangat-sangat cantik. Sebagai contoh, kalau anda kata you kaji pasal mikroorganisma. Kalau you kaji tentang mikroorganisma, you bayangkan sekecil-kecil mikroorganisma tu, for example macam mana kita nak contoh. Cik barang dia. Saya tak ada barang apa-apa. Tiba saya jumpa benda ni. Sebagai contoh, sekecil-kecil mikroorganisma ni, kakak tahu tak? Diorang boleh nak kata reproduktif tu boleh berlaku. So makna kata, sebagai contoh, organisma yang kecil macam gini, sebagai contoh kakak cuba bayangkan dia terpatah dua, maka dia akan jadi dua bahagian. Maka nak sebut bagi mikroorganisma tu dia boleh bercambah dengan cara membahagikan diri dia. Makna kata contoh macam ni, ni si jantan ni. Sebagai contoh, ni betinanya. Okay, contoh. Maka bila bertemu ni kakak, diorang hanya tukar informasi je. Tukar, dia macam ada satu straw tu yang menyambung. Saya ingat lagi ni adalah antara kaedah paramecium untuk dia reproduktif. Reproduction sesama ni lah. So makna kata bila dia tukar informasi, si jantan bagi informasi kat yang betina bagi informasi kat jantan. Tiba-tiba dah boleh dah boleh nak kata terbentuk sendiri dah anak-anak dia dengan sendirinya. Lawa dinosaur. Ya, kita kalau benda kita rembat anak saudara kita punya memang lawa. Ni Malik Syakur punya. Okey, tapi itu yang saya nak sebutkan bahawasanya mikroorganisma pun kakak, kalau kakak kaji sampai sekecil-kecil nak kata organisma yang Allah Ta'ala ciptakan tu, dia sangat-sangat cantik tu kakak. Nanti insya-Allah later on kat dalam grup kita saya akan kongsikan macam mana contoh bentuk-bentuk mikroorganisma yang kakak memang rasa macam menarik bentuk dia. Contoh macam viruses, bacteriophage. Bentuk bacteriophage tu dia sangat-sangat menarik, dari kepala dia, dari kaki macam kepala dia dah bentuk oktagon. Kemudian dalam dia ada nukleus. Lepas tu dia punya kaki dia tu macam tarantula, tapi sesekali tengok macam bentuk robot. So makna kata bentuk-bentuk macam gitu dalam nak kata pada mikroorganisma, dia sangat-sangat menarik kakak. Sangat-sangat menarik. So makna kata akal ni tak boleh nak fikir. Akal yang logik ni, akal yang sejahtera tak boleh nak fikir benda-benda sekecil itu boleh tercipta dengan sendirinya. Sangat-sangat mustahil. Sangat-sangat mustahil. Sebagai contoh lagi sebagai contoh, kakak pernah tengok tak kakak pernah tengok cerita SpongeBob tak? Ada satu episod tu, binatang hijau kecil tu? Adik, binatang hijau kecil dalam cerita SpongeBob nama dia apa? Yang ada tu. Warna hijau. Plankton. Betul, plankton. Sebab ada orang jawab. Okay, plankton. So nak bagi tahu plankton tu, kan you pernah tengok tak ada satu episod tu plankton tu dimasuk dekat dalam otak SpongeBob dan dia kawal otak SpongeBob. Pernah tak you tengok cerita episod tu? Sebab saya nak explain tentang satu parasite. Kau tak tengok? Ke saya seorang yang tengok? Macam mana saya boleh tengok? Kan dia ada satu episod tu. So mana kata dekat sini kakak tengok karakter tu nak bagi tahu yang ada si plankton ni boleh masuk dekat dalam otak SpongeBob dan dia macam kawan nak curi resipi burger. Betul. Kita comel pula TV semua orang tengok kartun yang sama kan. Okey, tapi nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu yang Sanak Anas Saidina Muhammad ada satu parasite yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala yang perangai macam tu kakak. Sebagai contoh, ada satu parasite tapi dia tak infect manusia lah. Kakak jangan risau. Mana kata dia infect siapa? Dia infect cricket. Cricket bahasa Melayu apa? Dek, cricket bahasa Melayu? Yang something dalam kereta awak bunyi ni. Cengkerik. So, betul cengkerik. Okay, thank you. Anak yang tengok. Kita pun tengok sekali kan. Nak bagi tahu kakak-kakak, bila cengkerik tu, dia kan air kan. Bila cengkerik tu berjalan nak minum air, dan dia akan touch sekejap air tu. Dia touch air, lepas tu dia lompat sikit. Maka waktu dia lompat tu, akan masuk parasite dekat kaki cengkerik tu.
Maka apa yang berlaku adalah parasite tu lebih kurang macam cacing kerawit macam tu lah. Nyek-nyok, dia masuk dekat dalam cengkerik tu, cricket tu. So apa dia pergi adalah dia pergi dekat nervous system dia. Dia pergi dekat sistem otak dia. So nak bagi tahunya, cengkerik tu duduk dekat otak, parasite tu duduk dekat otak cengkerik dan dia akan kawal cengkerik tu untuk dia beranak pinak dekat dalam cengkerik tu. Sangat-sangat menarik kan? And then apa yang berlaku adalah bila cengkerik tu dah dalam sebulan infected, tanpa cengkerik tu sedar, otak dia tengah dikawal oleh parasite nyok macam tu. Kemudian tiba waktu parasite tu nak balik semula pada air. Sebab tempat dia, habitat dia memang air. So apa dia buat adalah dia kawal otak cengkerik tu. Okay, now kita kena terjun dalam air. Kakak-kakak, cengkerik kalau terjun dalam air dia akan mati. Tapi bila waktu parasite ni mengawal otak cengkerik ni, apa yang berlaku adalah cengkerik tu akan sendirinya terjun dekat dalam air. Dia masuk dalam air tu, dia mati dan parasite tu akan keluar masuk dalam air. Itu adalah kaedah macam mana parasite itu nak berkembang biak dalam diri dia. Nak kata macam mana dia nak kata beranak pinak. So digunakan host dia. Host dia adalah cengkerik tu tadilah. Tapi itu yang saya nak sebutkan. Kakak bayangkan daripada cerita yang sangat-sangat menarik ni, cerita yang sangat-sangat cerdik ni kakak, ia dibuat oleh parasite yang kalau kakak tengok dekat bawah mikroskop tu kakak, sangat-sangat kecil. Very small. Lebih kurang macam negatif micrometer, negatif 4 micrometer dia punya size dia. Itu paling kecil lah. Negatif 4 micrometer ataupun hingga 8 micrometer. So nak bagi tahu dekat sini, kecil ke tidak? Kecil. Tapi macam mana makhluk sekecil-kecil macam tu boleh nak kata berfikir satu strategi yang sangat-sangat bombastik. Dan kalau kita belajar daripada situ, kita dah boleh buat satu strategi perang lah. Nak bagi tahu dekat sini, benda tu yang kita sebutkan sebagai mustahil pada akal kita untuk kita duduk yang tak faham Bayu. Alamak, tak faham ke contoh saya tadi? Ya boleh tak terima saya punya contoh pasal parasite tadi? Ya tentang satu parasite, dia jangkiti cengkerik. Akhirnya dia guna cengkerik tu untuk masuk dekat dalam air. Dia kawal otak cengkerik tu. Boleh tak? Boleh faham jarang saya ajar biologi orang tak faham. Saya rasa saya patut tukar profession saya jadi seorang lecturer biologi. You all belajar pada orang sendiri, okay? Tapi itulah dia. Saya nak bagi tahu yang daripada penceritaan tu tentang amoeba tu pun benda yang kita dah pernah ceritakan sebelum ni dah. Mana kata something yang amoeba dia sangat-sangat small tau, very very small. Tapi macam mana dia boleh infect dekat otak manusia. Otak manusia dalam seminggu insya-Allah KO pindah alam. Macam itulah. So nak bagi tahunya amoeba ataupun parasite yang saya sebutkan tadi, dia adalah mikroorganisma, organisma yang sangat-sangat kecil. Tapi macam mana dia orang boleh nak kata cerdik, nak kata macam mana dia orang boleh tahu yang itu yang dia orang perlu buat. Macam mana parasite yang kat dalam air tu boleh terfikir untuk jangkiti cricket, cengkerik tadi tu. Benda tu tak logik tau akal untuk diorang belajar benda tu sendiri. Melainkan ada Tuhan yang nak kata setting diorang macam tu. Ada Tuhan yang memang letakkan fitrah diorang macam tu. Nak bagi tahu dia mesti akan ada Tuhan. So itu yang kita sebutkan sebagai akal kita tak boleh terima semua benda tu diorang belajar sendiri. Hatta kita yang manusia ni kalau tak terdedah dengan satu ilmu pun kita tak tahu. Apatah lagi benda-benda lain kan. So maknanya kata dekat sini tu yang kita duduk pada logik akal. Logik nak kata pada akal kita mustahil alam ini tidak ada Tuhan. Tu je sebenarnya. Daripada penceritaan yang saya ceritakan tadi, daripada mata kita ada homogeneous liquid, daripada telinga kita ada sistem gegendang. Dan kalau you all nak tahu dalam telinga kita ada nak kata saluran dalam telinga kita tu bentuk macam siput tau. In order untuk reduce kita punya noise. Supaya kita dapat dengar perkataan tu dengan sangat-sangat tepat. Nampak tak? Sistem telinga, sistem mata ni, belakang biji mata kita ni, kalau kita tengok cross section ke otak ni, belakang mata kita ni, ada satu layar yang akan project balik. Apa yang kita tengok, dia akan project balik ke belakang. Dan itu yang otak kita akan diagnose apa benda yang kita tengah tengok. Nampak tak kakak? Sistem yang sangat-sangat menarik itu tak mungkin diciptakan dengan sendiri. Mesti ada satu kuasa yang sangat bijaksana yang menciptakan benda tu. So kalau kita duduk pada akal dekat sini, mustahil alam ini, mustahil kita ni tak ada Tuhan. Mustahil alam ni tak ada Tuhan. Dan wajiblah pada akal every single thing yang sangat-sangat hebat ini diciptakan oleh Tuhan yang maha bijaksana.
mestilah Tuhan tu dia maha bijaksana, mesti dia sangat-sangat organize, mesti dia sangat-sangat spesifik, mesti dia sangat-sangat hebat, mesti dia sangat-sangat hebat. Dan ala kulli hal dia mestilah nak kata Tuhan yang ada sifat yang berkehendak. Nak kata ada desire. Kalau kita ada desire, yes, kita akan do something. Tapi nak bagi tahu dalam Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita nak sebut benda tu sebagai iradah, adanya nak kata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok juga bio. Dulu sangat-sangat tak minat. Betul seronok biology. Trust me. Dia you orang nampak saya ni ustazah ni adalah background science. Tapi sekurang-kurangnya daripada sains yang saya belajar tu, saya boleh fahamkan kakak-kakak betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu ala kulli hal ilmu itu juga daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya tak pernah larang murid-murid saya belajarlah apa-apa ilmu sekalipun. At the end of the day, kita akan jumpa hakikat Allah Ta'ala tu adalah sebenar-benar Tuhan daripada ilmu yang kita belajar. Boleh Okay ke setakat ni? So far so good? Ke dah KO dah? Jarang-jarang tiba-tiba pagi-pagi dah macam tuition dah, kena belajar biologi pula. Biasalah tu. You all kan, kita kan nak sentiasa muda. Kalau nak sentiasa muda, kita kena banyak berfikir. Rasa okay. Okay, sambung dan pengenalan. Dan pengenalan atau takrif harus pada akal. Tadi kita dah belajar tentang wajib pada akal tu macam mana, mustahil pada akal tu macam mana. So right now kita nak cover pula harus pada akal tu macam mana. Okay. Tu dah sangat kan Laila. Okay. So pengenalan atau takrif harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal terima sesungguhnya dan tidaknya kerana barang itu terima sesungguhnya dan tidaknya pada diri perkara itu seperti makhluk ini. Maknanya kata dekat sini, macam mana yang saya sebutkan tadi adalah Sayyidina Muhammad harus pada akalnya adalah something yang kita boleh accept, and also ada keadaan kita perlu reject benda tu. So maknanya kata contohnya adalah tentang makhluk. Makhluk ini, bulatkan perkataan makhluk kakak-kakak. Kakak dobitkan dekat bahagian atas, makhluk ini adalah mumkinun. Mungkin. Eja macam mana? M-U-M-K-I-N. M-U-M-K-I-N. Tolong set sesiapa tolong eja dekat ruangan komen. And then yang lain boleh tolong dobit. Dah ke? Dapat tak perkataan tu? Mungkin. Okay, very good. Mum yang M-U-M. Okay, mungkin tu maknanya kata apa? Something yang boleh jadi, yang diciptakan. Mudah faham kakak-kakak? Mungkin ni adalah something yang diciptakan. Nak sebut bagi bila something diciptakan, dia mesti ada pencipta. Dia mesti akan ada, nak kata pro and cons dia. So, maknanya kata, dia mungkin, dia akan ada juga. Kita nak sebut sebagai bila something yang mungkin tu, bila-bila waktu sahaja dia akan boleh deactivate. Faham tak? Makna kata kakak dobitkan dekat situ, something yang mungkin bila-bila waktu sahaja boleh deactivate. Nak sebut bagi deactivate tu makna kata boleh diluputkan, boleh dimatikan ataupun boleh dicabut pula. Duduklah kau kat situ. Boleh Boleh faham tak saya sebut pasal mungkin? So nak bagi tahu segala makhluk adalah mungkin. Betul. Boleh Okay. Sambung. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk, maka dapat kita memutuskan dan menghukumkan dengan terima ada dan tiadanya atau terima sesungguhnya dan terima pula tidaknya. Itulah dinamakan dengan harus pada akal. Makna kata harus pada akal untuk terima benda itu boleh jadi ada ataupun benda itu boleh jadi tak ada. So makna kata pada akal kita boleh terima, kita boleh reject. So benda tu adalah perkara yang normal pada akal. Yang ada benda yang kita boleh tolerate, ada benda yang kita no compromise. Boleh? No compromise. So, maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu apabila kata wajib pada akal, maka terkenalah barang itu tentu sungguh. Makna kata dekat sini, kalau something itu adalah wajib pada akal, memang tak dapat tidak, memang kita kena accept perkara tu. Boleh memang tak dapat nak reject langsung dah. Dan mustahil pada akal itu terkena pada barang yang tentu tidak. Makna kata kalau mustahil pada akal, auto reject. Benda tu tak payah nak fikir-fikir, kita reject je. Dan harus pada akal itu kena pada barang yang terima kedua-duanya, yang terima sungguh dan terima tidak. Makna kata
Untuk perkara yang harus pada akal, boleh jadi benda tu happen, kita boleh terima kadang-kadang dan kita tak boleh terima kadang-kadang perkara tu. Boleh Dan nyata pula pada huraian hukum akal itu bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah yang teguh. Akidah dan teguh akidahnya, kerana akidah itu pengakuan dalam hati seseorang. Maka tidak dapat pengakuan itu melainkan dengan mengerti hukum-hukum akal tiga-tiga tu. Okay kakak, sekejap. Kakak dobitkan dekat bahagian tepi. Makna kata kita perlu menggunakan akal. Ni kakak kena dobit, okay? Perlu gunakan akal untuk kukuhkan akidah dan nak kata untuk kenal dan kukuhkan akidah kita. Saya ulang. Perlu gunakan akal untuk teguh dan kukuhkan akidah. Dapat tak ayat tu? Yang dekat rumah biru dapat tak? Perlu, nak kata perlu gunakan akal untuk kita kenal dan teguhkan akidah kita. Okey. Dan kalau kakak tengok dekat bahagian bawah tu, kerana kata musannif, kata pengarang kitab, akidah itu adalah pengakuan dengan hati seseorang. Yes, very good. Maka tidak dapat pengakuan itu melainkan dengan mengerti hukum-hukum akal yang tiga tu. Maknanya kata dekat sini kakak-kakak, in order untuk kita dapat keteguhan akidah kakak kena faham ada tiga syarat. Nak bagi tahu kata guru kami, setiap apa-apa yang dekat nak kata pengesahan terhadap satu amalan itu mesti ada tiga ni. Yang pertamanya kakak kena ada nak kata pengakuan dengan hati. Maknanya kata hati kita kena ada kefahaman kenapa kita buat keputusan macam tu. Boleh Hati kena ada kefahaman kenapa kita buat something tu. Yang kedua, kita kena mengaku dengan lidah kita. Maknanya kata kita kena sebut juga benda tu. Sebagai contoh, bila kita kita jatuh hati kat seseorang, maka pada ketika itu dalam hati kita ada jatuh hati dah. Yang kedua, benda kita perlu buat adalah kita perlu mengaku dengan lidah kita. Dan yang ketiga, kakak-kakak, kita perlu implement dengan perbuatan kita. Maknanya kata dekat sini kita kena tunjukkan macam mana apa yang dimaksudkan dengan suka tu, apa yang dimaksudkan dengan cinta tu. Maka nak kata kalau andai kata tak ada tiga-tiga benda ni, maka satu benda tu akan terluput, akan tergugur dengan sendirinya sebab tak cukup kriteria untuk dikekalkan. Macam tu juga bila kita sebutkan sebagai akidah. Akidah ni kakak-kakak, yang pertamanya kakak kena mengaku pada hati kakak faham yang Allah Ta'ala tu sebenar-benar wujud. Yang kedua, bila dah faham, kakak kena sebut, aku memang yakin Allah Ta'ala tu sebenar-benar Tuhan. Sebagaimana yang kita punya ikrar, alastu birabbikum, kita pun jawab, qalu bala syahidna, sesungguhnya aku yakin Allah Ta'ala itu Tuhan aku. Nak sebut bagi dalam hal akidah, dalam hal nak kata ibadah, semua tiga-tiga benda ni memang wajib kena ada. Dan yang ketiga kakak-kakak, kita dah tahu Allah Ta'ala tu memang wujud, dah faham, kita dah mengaku. Dan yang ketiga, kita kena tunjuk kita tahu Allah Ta'ala tu wujud dengan apa kakak? Dengan pengabdian pada Allah Ta'ala. Dengan pengabdian pada Allah Ta'ala. Itulah nak kata kita panggil apa? Itulah kita panggil sebagai apa perkataan tu? Benchmark kita. Kita panggil sebagai benchmark kita. Macam mana kita nak tahu sama ada akidah kita tu betul ataupun tidak. Mesti tiga-tiga benda tu mesti nak sebut bagi akan sallallahu alaihi wasallam Muhammad akan ada serentak. Kita perlu jadi hamba. Sebab itulah jam semalam kita sembang dekat dalam grup kita. Nak bagi tahu yang sebenarnya bila kita ambil apa-apa amalan, dia bukan kita nak mengejar makam tau, tapi kita nak mengejar titik kehambaan tu. Kita nak jumpa titik kehambaan kita yang sebenar. Macam tu juga kakak-kakak, apa guna kakak belajar tauhid, apa guna kakak belajar kitab banyak-banyak kalau andai kata at the end of the day kita tak hidup sebagai hamba yang bertauhid pun. Benda tu adalah perkara yang sangat-sangat yang sangat-sangat menakutkan diri kita. Kalau andai kata kita belajar saja tapi tidak membuahkan hasil. Sebab itulah kakak, bila dah belajar jangan tutup kitab, tutup juga tauhid kita tu. Nak sebut bagi bila kita belajar ni bukan mengaku-mengaku saja. Saya pun tak nak murid-murid yang banyak-banyak mengaku tapi akhirnya tidak terjemah dalam dia punya amalan dia. Akhirnya solat bertahun-tahun tapi angkat takbir pun dah lalai pada Allah Ta'ala. Perkara tu perkara yang sangat-sangat menyedihkan.
Kakak-kakak, the moment kita tak mampu pun nak fokus hati kita, nak tundukkan hati kita dalam wilayah Allah Ta'ala, nampak jelas ketika itu ketauhidan kita pada Allah Ta'ala tak benar pun. Belum benar lagi ketauhidan kita pada Allah Ta'ala. Mana mungkin seseorang yang benar hatinya, benar cintanya, benar kasihnya, boleh duduk pada keadaan yang kelalaian? Tak mungkin. So makna kata kelalaian itu ada sebab apa? Sebab kita tidak benar-benar bertuhan. Saya ulang, kelalaian itu ada sebab kita tidak benar-benar bertuhan. So perkara itulah perkara yang sangat-sangat kita perlu reflect pada diri kita. Tunduk dalam wilayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita duduk diri kita sebagai seorang hamba. Banyak benda yang kita akan berhati-hati untuk kita buat. Kita tak akan buat sewenang-wenangnya dan kita tak akan buat seolah-olah apa yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ni kita punya. So benda tu benda yang kita patut muhasabah diri dan kita patut faham elok-elok. Boleh Okay, sambung. Mana tu tadi? Okay, maka tidak dapat pengakuan itu melainkan dengan mengerti hukum-hukum tiga itu. Okey, dan orang yang tidak mengerti hukum akal tersebut terkadangnya tiada akidah sedikit pun, yakni tiada pegangan dalam hatinya. Nampak tak kakak? Inilah reason. Nampak tak? Musani pun sebutkan orang yang tak counter orang yang tak faham molek tentang hukum akal yang kita sebutkan tadi, macam mana wajib pada akal, macam mana mustahil pada akal, macam mana harus pada akal. Nak sebut bagi manusia ni tak main molek dekat situ. Kesannya apa? Kesannya adalah kita ni hidup pandang alam, kita lalai. Padahal alam ini hakikatnya adalah menceritakan tentang Allah Ta'ala sebiji-sebiji. Sepatutnya orang yang musyahadah, orang yang muraqabah tidak akan sesekali duduk dalam kelalaian pun. Sebab apa? Sebagai contoh, anda tengah duduk dekat dalam live. Kalau anda tengok saya sekadar nampak tubuh seorang wanita, maka sampai situ je lah yang anda nampak. Anda tak akan dapat hakikat kehambaan anda. Tapi kalau pandang tembus lagi, duduk dalam wilayah kehambaan, macam mana Allah Ta'ala tu menceritakan tentang diri dia kepada kita, maka duduklah di kalangan manusia yang sibuk sekalipun, hati kita akan tetap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kakak, dia bukan masalah situasi sekeliling kita tau. Dia adalah masalah kat mana letaknya hati kita. Dan itulah juga kakak-kakak kita sebutkan juga sebagai sangkaan. Okey, tentang sangkaan ni kakak kena dobek. Kakak cuba dobek dekat bahagian bawah tu, ada ruang kosong. Kakak dobekkan perkataan sangkaan. Yang ni saya kena betulkan sebab ramai antara murid saya yang tersekat dekat situ. Okey, boleh tak dapat tak perkataan sangkaan? Siapa yang dapat cerita ni? Okey, dapat sangkaan. Okey, sangkaan tu kakak dobekkan juga bahagian tepi. Dah tulis sangkaan, kakak tuliskan dekat bahagian tepi. Sangkaan itulah hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang. Sangkaan itulah hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tak? Tulis dulu ayat tu, nanti saya terangkan. Sangkaan itu adalah hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah catat ke? Jom kena catat dulu, sekejap kita sampai. Sekejap kita faham apa yang saya nak sampaikan. Okey, terima kasih Syafiqah. Sekejap Okey, very good. Kenapa saya sebutkan sangkaan itu adalah hijab? Sebagai contoh kakak-kakak, kakak perasan tak? Bila kakak duduk dekat dengan guru, kakak rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kakak rasa macam makrifat kakak tu tajam. Tapi bila mana jauh daripada guru, mulalah kita rasa macam aku ni bila jauh dari guru, aku akan lalai, aku akan leka, aku akan nak kata tumpul makrifat aku. Pernah tak kita perasan macam tu? Nak sebut bagi kenapa perkara tu berlaku adalah disebabkan kita ni duduk dalam sangkaan. Sangkaan tu apa maksudnya adalah, sangkaan tu adalah sesuatu yang kita fikirkan menjauhkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebenarnya tak. Tapi sebenarnya bukan pun. Sebagai contoh, minta maaf sebut, dulu ada seorang murid saya rujuk saya. Dia khabar dia ni seorang doktor tau. Seorang doktor, maka dia bagi tahu yang
dia nak kena ceraikan isteri dia dan dia nak tinggalkan anak-anak dia, hak penjagaan semua kat isteri dia. Dan dia minta pandangan saya. Maka saya pun tanya, kenapa? Untuk apa? Dia kata sebab dia rasa tak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila bersama anak isteri dia, dan dia rasa benda tu, anak-anak isteri dia tu adalah nak kata kesibukan dalam rumah tangga tu menyebabkan dia rasa serabut dan susah nak ingat Allah Taala. Itulah sangkaan kakak. Itulah sangkaan. Itulah sangkaan dalam satu kes ni, itu sangkaan. Yang kedua, ada berlaku juga pada murid-murid saya bila dia kontak, dia bagi tahu kesibukan dia dalam pekerjaan menyebabkan dia lalai daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun sangkaan kakak. Jauh daripada guru, kita rasa macam jauh daripada rahmat Allah Taala, kita rasa jauh daripada makrifat kita. Sangkaan. Yang kedua, kita rasa macam anak isteri kita tu adalah nak kata gangguan dalam kita dekatkan diri daripada Allah Taala. Sangkaan. Yang ketiga, kita rasa keluarga kita yang tak berapa nak Islamik tu mengganggu kita untuk kita nak kata dekatkan diri pada Allah Ta'ala untuk kita duduk dalam wilayah kehambaan. Sangkaan. Kita merasakan yang kita ni datang daripada background family macam ni, maka kita tak layak mendapat buah-buah makrifat itu. Sangkaan. Kita merasakan bahawasanya kita ni banyak dosa, so kita ni tak layak untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Sangkaan. Semua ini adalah sangkaan. Kita merasakan yang kita ini dekat dengan guru dan kita bermakrifat. Sangkaan juga. Kita merasakan yang kita ni selalu dengan guru kita dan kita rasa kita lah yang paling tajam makrifat kita. Sangkaan juga. Semua itu adalah sangkaan. Sebab apa? Sebab kita banyak dalam kitab kita sebut sebagai mendakwa-dakwa. Itu yang kita sebutkan sebagai perkara tu perkara yang salah kakak. Duduk pada hakikat. Sebab Sani'ana Sayyidina Muhammad, sebenar-benar makrifat itu adalah walaupun kita duduk dengan kita sebutkan, kata ulama sebutkan jasad di bumi, hati di langit. Jasad di bumi, hati di langit. Maknanya kata apa? Walaupun kita duduk sama manusia, walaupun kita duduk dalam keramaian, dia bukan tentang suasana kakak, tapi dia adalah tentang macam mana keadaan hati kita. Kalau kakak, bila saya sebutkan tentang riadah tadi, dalam suluk, dalam maghfirah, dalam majlis tawajuh, kakak betul-betul duduk dalam tawajuh pada Allah Ta'ala, kakak betul-betul kemaskan hati kakak tu hadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kakak keluarlah macam mana pun kakak tak akan lalai daripada ingat Allah Ta'ala. Kakak takkan lalai. Tapi kenapa bila kita keluar ni, nak kata kelalaian tu, Masya Allah, dia tahap premium punya kelalaian tu. Sebab apa? Sebab kakak tak berzikir betul-betul. Kakak masuk suluk tu, niat kakak untuk sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu lah yang merosakkan ahwal kakak. Itulah yang merosakkan. Macam mana nak counter benda ni? Kakak counter keadaan hati kakak di saat menghadapkan diri pada Allah Ta'ala. Hadapkan diri sesaat tu, Allah Ta'ala akan nak kata luputkan kita dengan kelalaian berpanjangan. Hadapkan diri betul-betul. Sebab itu kalau dalam Sani'ana Sayyidina Muhammad, dalam daurah kita baru-baru ni dekat Perak. Dekat Perak, anjuran daripada Cahaya Adawiyah. Maka nak sebutkan, sebab itulah dalam daurah tu saya tekankan pasal apa? Saya tekankan macam mana keadaan hati kita di saat kita solat. Kenapa? Sebab mungkin kalau kita nak sebut tentang tariqah, semua orang boleh bertariqah. Tapi tentang solat je kakak. Tentang solat je. The moment kakak angkat takbir, Allahu Akbar, ya Allah Tuhanku, ini je jasad yang aku ada, ya Allah, sekubur nak kata ini je nak kata seketul jasad yang aku ada, ini pun pinjaman daripadamu ya Allah, dan aku hadapkan diri aku ni padamu. Nak hadap tu apa? Hadapkan hati. Kakak duduk pada posisi hati kakak yang benar, maka nak bagi tahu dekat situ kakak tidak akan menjumpa istilah kelalaian. Tapi kenapa kita masih lalai ni? Guru tengah bercakap pun hati awak dekat tempat-tempat lain lagi. Duk memandang ini lagi, duk sibuk. Nak kata mencatat-catat ini lagi, duk melukis-lukis ini lagi. So maknanya kata nak bagi tahu dekat situ, nampaklah hati kita ni tak tetap pun. Tapi kalau dalam nak kata dalam pengajian pun kita tak boleh nak duduk dalam keadaan yang baik-baik. Hati kita ni pengajian cerita tentang Allah Ta'ala, kitab cerita tentang tauhid pada Allah Ta'ala, awak boleh main-main lagi. Masih lagi benda yang nak kata nak sebut bagi, masih boleh main-main, masih boleh nak kata tak fokus lagi. So nak bagi tahu dekat situ, benda tu memang sangat-sangat memalukan. Memalukan bukan malu awak dengan saya tak, tapi malu antara awak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar jadi hamba. Pesanan yang saya nak bagi pada hari ini adalah belajar jadi seorang hamba. Bila awak tak belajar jadi seorang hamba, sampai bila-bila pun awak akan kekal macam ni. Sampai bila-bila pun awak akan kekal macam ni. Boleh Okay, sambung. Mana entah tadi?
Dan orang yang tidak mengerti hukum akal itu, itu yang kita sebutkan, itu yang musannif sebutkan. Orang yang tak faham hukum akal, maka dia tak duduk pada hukum akal yang benar, maka dia tak tahu wajib pada akal tu macam mana, harus pada akal tu macam mana, nak kata mustahil pada akal tu macam mana. Akal sahaja pun dia tak dapat nak differentiate mana benda yang dia patut terima, mana benda yang dia patut reject. Dekat situ pun tak selesai, maka kata musannif, maka orang ini tiada akidah atau pegangan yang betul. Nak bagi tahu orang ini akidah dia, pegangan dia tak solid, pegangan dia tak betul lagi. Boleh Mana yang tu tadi? Maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu dinamakan dia orang yang jahil. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Dinamakan orang itu adalah orang yang jahil. Bulatkan kakak-kakak perkataan orang yang jahil. Jahil tu kakak ada dua kategori. Yang pertama adalah jahil basit. Yang kedua adalah jahil murakkab. Jahil basit tu apa? Jahil basit tu adalah nak kata dia tak pandai tapi dia usaha juga untuk belajar. Kita tu jahil. Kita tak pandai tau kakak. Kita ni jahil basit. Kita tahu diri kita tak pandai, sebab itulah kita ni usaha untuk belajar. Kategori yang kedua adalah jahil murakkab. Jahil murakkab itu adalah, pesanan kat Satil. Jahil murakkab itu adalah jahil yang nak kata dia anak Sayyidina Muhammad, dia tak pandai tapi dia buat pandai, dan dia nak kata duduk pada kesombongan. Itu yang kita sebutkan juga sebagai jahil murakkab. Ataupun dalam bahasa yang kita selalu sebut dekat dalam kitab, jahil murakkab adalah jahil bertingkat-tingkat. So itu yang kita sebutkan sebagai apa nama, jahil yang kita sebut sebagai jahil tahap premium tu. Boleh So itu adalah bentuk-bentuk kejahilan. Dan jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah imannya. Kakak-kakak gariskan perkataan tidak sah iman. Nampak tak kakak? Kejahilan itu boleh menggugurkan iman. Gariskan, dobitkan dekat bahagian bawah tu. Kejahilan boleh menggugurkan iman. Ini kata musannif, kata pengarang kitab. Sebab itulah kakak-kakak jangan duduk pada kejahilan. Kalau kita banyak benda yang kita tak tahu, pergi belajar. Pergi cari guru yang kita boleh hormat. Pergi cari guru yang kita boleh duduk elok-elok. Pergi cari guru yang kita boleh tumpang barakah dia. Supaya iman kita tu dapat disahkan. Nak sebut bagi dapat sah iman kita tu. Kalau kita duduk pada fasa kejahilan, nak bagi tahu dekat sini, iman kita takkan sah. Benda tu yang benda yang sangat-sangat kita takutkan. Boleh Dan apabila tidak sah imannya, nampak tak kat sini? Bila kita duduk dalam kejahilan, iman kita takkan sah. Bila iman tak sah, apa yang berlaku adalah tidak sah agamanya, kerana sah agama itu terhenti di atas sah iman. Sebab apa? Nampak tak kat sini kakak? Yang pertama, seseorang itu kalau andai kata tidak tidak sah ataupun duduk dalam kejahilan, nak bagi tahu dekat sini iman dia tak sah. Kakak tulis duduk dalam kejahilan sama dengan iman tak sah. Bila iman tak sah kakak, tak sah juga agama dia. Kenapa? Sebab syarat sah agama adalah iman dia sah. Tapi kalau andai kata kakak punya kecerdikan kakak, nak bagi tahu dekat sini kita duduk dalam fasa yang nak kata kejahilan. Duduk dalam kejahilan, iman kita tak sah. Bila iman kita tak sah, agama kita juga tak sah. Maka nak bagi tahu dekat sini, kalau andai kata kita dah tahu diri kita bebai, diri kita tak pandai, pergi belajar. Pergi belajar tentang ilmu, pergi belajar tentang adab, pergi belajar tentang kaedah nak kata jaga hati molek-molek, kena pergi belajar. Tak kisahlah umur kita ni dah 30 tahun ke, 40 tahun ke, 50 tahun ke, 60 tahun ke, 70 tahun ke, pergi belajar. Sebab kadang-kadang umur itu tidak menjamin pun kita ni cerdik. Kadang-kadang ada orang yang nak kata anak Sayyidina Muhammad umurnya banyak, tapi ilmu dia tu sto'ek pun tak sampai. Jadi perkara tu perkara yang kita patut muhasabah diri, muhasabah pada diri kita. Boleh Kerana makna iman itu tasydid pada hati, mengaku dengan hati sekalian barang yang didatangkan oleh dia dengan dia oleh Rasul segala pekerjaan agama. So makna kata in order untuk kita dapat keimanan yang benar, kita mesti duduk pada iman yang tasydid. Dan terkadang jadi ia kafir. Nampak tak? Bulatkan kakak perkataan kafir. Kafir ini dobitkan juga dekat situ, tertutup hatinya daripada memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata tertutup hatinya daripada mentauhidkan Allah Taala. Dapat tak definisi kafir tu? Kafir tu adalah tertutup. Kafar, tertutup, terlindung. Contoh macam kita ada makanan dekat atas meja, kita tutup pakai tudung saji. Maka makanan dekat dalam atas meja tu nampak lagi tak? Tak nampak dah.
Itu kita panggil sebagai kafara. Sempat tak catat? Kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya daripada mentauhidkan Allah Ta'ala. Dapat ke tak dapat? Boleh tak kat rumah biru? Okay. Okay, very good. Terima kasih. So, sama juga yang dekat TikTok pun, kalau anda kata you all dapat ayat tu, boleh tolong tulis dekat ruangan komen. Macam kawan kita dekat rumah biru pun, diorang tulis juga kat ruangan komen. And then, kawan-kawan lain tu boleh dapat juga. Kalau siapa yang terlepas pandang untuk catat. Kalau catat apa-apa yang saya sebutkan dekat dalam live ni tak ada masalah. Saya okey je. Tapi kalau anda kata sembang benda lain yang tak ada kaitan dengan kitab, benda tu saya tak suka. So, mana kata sila keluar. Boleh Okay, sambung. Maka nak bagi tahu kat sini, nampak tak kakak? Daripada kejahilan, ketidakpandaian kita ni, kebebanan kita ni, apa yang berlaku adalah kita akan berlaku tidak sah iman. Bila tak sah iman, agama pun tak sah. Bila agama tak sah, kakak buat sama dengan lagi, terkadang jadi kafir. Kata pengarang kitab, terkadang orang yang jahil itulah terjerumus ke dalam kekafiran. Benda tu yang kita sangat-sangat takutkan. Benda tu yang kita sangat-sangat nak elak dan sangat-sangat kita takut diuji ke atas kita. Boleh Sebab apa? Dengan sebab tiada mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut seperti i'tiqad seorang akan bahawasanya Tuhan itu putih. Seumpamanya kerana yang i'tiqad. Boleh ulang dua jenis jahil. Okey, satu. Jahil basit. Tolong siapa yang dapat perkataan ni, tolong tulis dekat tolong tulis dekat ruangan komen. Kawan-kawan boleh tolong bantu Dobit. Tak nak kita, itu dah antara kaedah macam mana kita nak, bukan basic yang basit. Betul yang Haris tulis tu, jahil basit. Yang kedua adalah jahil murakkab. Murakkab je macam mana? M-U-R-A-K-K-A-B. Murakkab. Okay, satu jahil basit. Yang kedua jahil murakkab. Okay, very good. Okay, jahil basit tu apa? Jahil basit ni adalah sama dengan kakak tuliskan dekat situ. Jahil basit ni adalah jahil yang tak pandai tapi dia belajar. Dia sedar diri dia tak pandai tapi dia belajar. Dapat tak jahil basit? Jahil basit ni adalah golongan orang yang tak pandai, yang tahu dia tak pandai. Lepas tu dia pergi belajar. Dia sedar ketidakpandaian diri dia. Okay, very good. Thank you Kak Lang. Okay, yang kedua adalah jahil murakkab. Jahil murakkab ni adalah golongan orang yang bodoh sombong. Minta maaf sebut perkataan ni macam kasar sikit. Adalah golongan orang bodoh sombong. Bodoh sombong. Kakak tulis juga dekat situ, bebal tahap premium. Memang tak boleh cover dah kakak. Dia punya kebebalan. Dah lah tak pandai. Lepas tu memandai-mandai. Lepas tu sombong. Lepas tu duk mengkritik asatizah. Mengkritik alim ulama. Mengkritik awliya-awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu golongan jahil murakkab lah tu. Jahil murakkab, nak bagi tahu dia dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai orang yang bodoh sombong. Ataupun dalam kelas kita memang bebal tahap premium. Memang dia tak boleh nak turun kepada standard ataupun kepada biasa-biasa lagi dah. Dalam bahasa kalau lagi kasar dia bebal tahap gaban itu. Boleh Jadi itulah antara dua nak bagi tahu dekat sini. Dan ada pendapat ulama yang mengatakan jahil basit ni, jahil murakkab ni memang jahil basit tu betul kan betul? Jahil basit tu betul? Tapi itu yang kita nak sebutkan. Jahil basit dengan jahil murakkab inilah nak sebutkan banyak yang terjatuh kepada kafir tu jahil murakkab. Boleh Saya ulang, yang banyak jatuh kepada kekafiran itu adalah jahil murakkab. Okey, sambung. Mana tahu tadi? Dapat tak siapa entah tanya tadi? Okey, Tuhan putih itu ialah orang yang menyerupai Tuhan akan satu daripada makhluk ini. Maka iaitu mustahil atas Allah Ta'ala, yakni tentu tidak atas Allah Ta'ala, dan orang yang tikap menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baru itu kafir. Begitu juga tahulah kita bahawa ni hukum akad itu wajib pada syarak pula. So nak bagi tahu dekat sini, kakak-kakak dobitkan dekat situ. Dekat sinilah minta maaf sebut bagi orang yang duduk pada jalan kesufian. Yang banyak jatuh kepada nak kata kita panggil sebagai apa? Zindik.
Zindik tu adalah kafir dalaman. Banyak yang jatuh pada zindik itu adalah ahli tasawuf yang banyak jatuh dekat zindik sebab ini. Kenapa sebab ini? Sebab kakak-kakak tengokkan dekat atas tu, iktikad menyerupai Allah Ta'ala. Mana nak kata dekat sini, bila sebagai contoh sebab itulah kakak-kakak sebelum kakak berjalan di jalan kesufian, wajib perkemaskan tauhid, fiqah, tasawuf. Wajib perkemaskan dulu kakak. Especially ilmu tauhid tu, kalau boleh sebelum kakak pergi suluk tu, kakak selesaikan dulu ilmu tauhid. Selesaikan dulu ilmu tauhid. Kalau tauhid kakak tak strong, jangan berjalan di jalan kerohanian. Saya takut-takut nanti mula-mulalah kakak tengah berzikir sebagai contoh, tiba-tiba kakak nampak satu cahaya yang datang depan kakak, cahaya yang sangat-sangat terang warna putih, kemudian dia pun mengaku diri sebagai Allah. Maka nak bagi tahu, kalau anda kata kakak tak belajar tauhid kemas-kemas, kakak boleh terima ke tidak? Kakak boleh terpelak dekat situ. Saya teringat waktu saya dekat suluk dekat Lancang dulu, pernah diceritakan oleh khalifah tua, seorang khalifah tua, Abu Hanafiri ni pernah ceritakan tentang seorang murid ni, dia tua dah. Dalam umur 60 lebih macam gitulah. Nak sebut bagi tak adalah tua sangat, tapi dah berumur lah pada ketika itu. Maka nak bagi tahu, satu ketika Sanak Anas Sayyidina Muhammad pernah nak kata Pok Cik ni pergi jumpa kepada Tuan Guru dan dia khabar benda. Dia khabar, wahai Tuan Guru, saya ni setiap kali saya solat, saya nampak Allah Ta'ala duduk bersimpuh depan saya. Maka pada ketika itu Tuan Guru pun tanyalah, oh dah jadi gana pula. Allah Ta'ala boleh bersimpuh depan awaknya. Maka nak bagi tahu ni dekat situ, maka kata Pok Cik ni, waktu saya tengah angkat takbir tu, saya nampak Allah Ta'ala tengah duduk bersila depan saya. So nak bagi tahu dekat situ, kalau anda kata kakak tak belajar tauhid, kakak akan duduk pada menjisimkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Sebenarnya kalau kakak selesai tauhid dekat situ, boleh reject, boleh jentik dengan mudah ke tidak? Boleh jentik kakak. Dengan cara bila kakak duduk pada laisa kamislihi syai'. Duduk pada laisa kamislihi syai', yang Allah Ta'ala itu tidak sama dengan dengan yang lain. Nak bagi tahu tak ada satu pun something yang kita boleh pandang, something yang kita boleh touch, something yang kita boleh sentuh, ataupun something yang kita boleh rasa, itu bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah dekat situ. Dan itu yang terkandung dekat dalam hukum akal. Bila tak settle dekat hukum akal ni, sebab itulah ramainya orang terpelak bila sampai dekat bila berjalan dekat jalan kerohanian. Akhirnya minta maaf sebut, duduk pada wahdatul wujud yang salah. Last sekali, kalau semua alam ini terjadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk pada diri aku ni adalah Allah. Sudah. Duk main melawang kat situ lah. Jadi sebab itulah kakak-kakak kemaskan tauhid, kemaskan akliyah kita, sampai kakak faham betul tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu baik-baik. Boleh Okey, tanbih. Bermula perkataan wajib banyak maknanya, tetapi disebutkan di sini 4 jua. Wajib pada syarak, wajib pada arat, wajib pada adat, wajib pada akal, dan mustahil itu ni standard lah, saya sebutkan saja. Okey, mustahil pada arat, mustahil pada adat, mustahil pada akal. Demikian harus pada syarak, harus pada adat, harus pada akal. Maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut berlain-lain maknanya, hendaklah mengambil perhatian pada huraian lalu. So wallahu alam. Okey, semua orang okey lagi ke? Saya nak sambung sikit pada menyatakan ilmu usuluddin. Okey ke? Ke dah KO dah? By the way, sorry saya tak dapat nak saya sikit tekak sebenarnya. So kalau anda kata suara saya macam tersekat-sekat tu ke, sorry. Okey. Okey lagi, sambung sikit lagi. Okey. Okey, so rumah biru okey, sini okey, kita sambung. Okey, pada huraian yang kelima, tengok pada muka surat yang ke-29, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Maka ilmu usuluddin, kakak-kakak gariskan perkataan usuluddin. Usuluddin ini adalah nama-nama ilmu tauhid. Kakak dobitkan dekat atas tu. Nama-nama ilmu tauhid. Dah dobit belum? Ilmu usuluddin adalah nama-nama ilmu tauhid. Dah belum? Ke tak sempat catat? Okey, saya nak kakak-kakak catatkan juga nama lain bagi ilmu tauhid. Nama lain bagi ilmu tauhid. 1. Kakak tulis ilmu tauhid. 2. Ilmu kalam.
1 ilmu tauhid. Very good. Thank you Kak Amy. 2 ilmu kalam. 3 ilmu usuluddin. 3 ilmu usuluddin. Yang keempat, ilmu sifat. Yang keempat, ilmu sifat. Yang kelima, ilmu aqaidatul iman. Eja aqaidatul macam mana? Kakak tulis koma ke atas tu. A-Q-A-I Aqaidatul. Aqaidatul. Jarak iman. 5. Aqaidatul iman. Okay, good job. Yang keenam, ilmu ma'rifatullah. Yang keenam, ilmu ma'rifatullah. Yang ketujuh, ilmu tahqiq. Yang ketujuh, ilmu tahqiq. Yang kedelapan, ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Dan yang kesembilan, ilmu fiqh al-akbar. Fiqhul akbar. Fiqh al-akbar. F-I-Q-H, jarak A-L A-K-H-B-A-R, akbar. Fiqh jarak al-akbar. Dah? Okey, tengok balik nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi ilmu tauhid. Kakak dobek kan dash kat bahagian tepi tu, kakak tuliskan. Sekejap, dekat rumah biru okey ke setakat ni? Dapat tak? Nama-nama lain bagi ilmu tauhid. You all okey ke KO? Ke KO dah. Dia macam blub 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 blub, dia punya nafas macam tu dah. Kat rumah biru okey ke? Okey, nanti respon okey. Dia macam menyeramkan, pergi senyap. Okey, so kakak tuliskan dekat bahagian ilmu tauhid tu, dash kat situ. Ilmu ini cerita tentang esanya Allah Ta'ala. Okey. Ilmu tauhid kakak dashkan dekat situ, tulis kat situ. Ilmu tauhid ni ilmu yang cerita tentang keesaan Allah Ta'ala. Ilmu tentang keesaan Allah Ta'ala. Yang kedua, ilmu ini syarah tentang kalam Allah. Okay, terima kasih Kak Jannah. Okay, yang kedua, ilmu kalam tu ilmu cerita tentang kalam Allah. Dalam kurungan kakak tulis sama ada kalam itu secara lafzi ataupun secara nafsi. Dah. Okey, yang ketiga, ilmu usuluddin. Kenapa dipanggil ilmu usuluddin? Sebab ilmu ini adalah tentang tunjang agama. Tunjang agama ni makna kata core dalam agama tu. Kalau anda kata tauhid tak ada, satu agama tu tak benar. Yang membezakan kakak-kakak agama Islam dengan agama-agama lain adalah agama Islam nak kata mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah core dia, itulah usul dia. Boleh faham Makna kata ilmu usuluddin ni adalah ilmu yang menceritakan tentang tunjang agama. Yang keempat, ilmu sifat. Kenapa? Sebab dia menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbahasan sifat 20. Boleh Kalau saya laju sangat kakak beritahu, okey? Ilmu aqaidatul iman. Kenapa dipanggil ilmu aqaidatul iman? Sebab ilmu ini adalah ilmu pengikat keimanan. Nak bagi tahu dia mengikat keimanan kita. Yang seterusnya dipanggil ilmu ma'rifatullah. Kenapa panggil ilmu ma'rifatullah? Sebab ilmu ini adalah ilmu untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Tanpa ilmu tauhid, seseorang boleh sampai makrifat ke tidak? Tidak. Sebab ilmu tauhid ni walaupun di perbahasan sifat 20, tapi dia adalah peringkat ilmu. Nak bagi tahu semua orang wajib lalu. Kalau untuk lalu peringkat hakikat tu lain cerita lah. Makna kata, walaupun you nak pergi pada tauhid syuhudi, wajib lalu tauhid akli dulu. Boleh Yang seterusnya, ilmu tahqiq. Kenapa panggil ilmu tahqiq? Sebab ilmu ni adalah ilmu yang tersangat benarnya. Memang paling benar adalah ilmu tauhid. Sebab tu kita panggil sebagai tahqiq.
Yang seterusnya dipanggil ilmu hakikat. Sebab apa? Menceritakan tentang hakikat penciptaan alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menceritakan tentang hakikat penciptaan Allah Ta'ala tu, hakikat penciptaan alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini adalah tajalli Allah Ta'ala, penceritaan Allah Ta'ala. Dan fiqhul akbar, ini adalah satu ilmu yang menceritakan tentang fiqh, yang mengkhabarkan. Nak khabarkan tentang siapa? Mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dapat tak penerangan terhadap ke-9 ilmu tu? Bukan 9 ilmu, 9 nama lain bagi ilmu tauhid. Ya orang okey ke? Dapat tak? Kalau dapat cek komen sikit. Dapat Nombor 6 dan 9. 6 dan 9. Sekejap, sebenarnya tahqiq tak dapat. Okey, sekejap saya ulang yang tahqiq dulu. Tahqiq itu adalah ilmu yang tersangat benar. Tersangat benar. Sebab ilmu lain yang saya sebutkan tentang ilmu biologi, ilmu management, ilmu politik, ilmu matematik, ilmu apa juga tu adalah ilmu yang betul. Tapi ilmu tauhid ni adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar ni makna kata satu yang sangat-sangat jelas, terang dan nyata. Boleh tu adalah tahqiq. Okay. Dia kalau ayah saya dapat ni, sebab ayah saya komen dia kata dia dapat, so yang lain pun should be dapat. Okay, sekejap saya nak kena tulis, saya tak ada nombor. Saya ni cakap macam biasa lah, saya tak ada skrip. So saya cakap tu, kalau lain-lain ayat tu you already know, okay? Okay, saya ulang go through sekejap. 5 dengan 6 5 dengan 6 apa dia? Ilmu aqaidatul iman. Nombor 5, ilmu aqaidatul iman adalah pengikat keimanan. Aqaidatul iman adalah pengikat keimanan. Dapat tak pengikat keimanan? Dapat tak nombor 5? Kalau dapat saya proceed nombor 6. Siapa entah yang tak dapat tadi? Dapat Boleh Okey, pengikat keimanan, aqaidatul iman. Yang keenam adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ni adalah ilmu mengenal Allah Ta'ala. Ma'rifat tu kenal Allah Ta'ala. Dapat tak? Ma'rifatullah adalah ilmu kenal Allah Ta'ala. Okey. Nombor 8. Nombor 8, ilmu hakikat. Nombor 8, ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni adalah hakikat penciptaan alam adalah Allah Ta'ala. Tajalli Allah Ta'ala. Hakikat penciptaan alam adalah Allah Ta'ala. Penceritaan Allah Ta'ala. Tajalli tau. Bukan alam ni Allah Ta'ala. Tajalli sahaja. Okay. Yang ke-9 adalah fiqhul akbar. Fiqh yang mengkhabarkan. Nak menceritakan tentang apa? Cerita tentang Allah, tentang Rasul. Okay, tentang fiqhul akbar ni kakak kena pecahkan sikit. Ada 4 perbahasan yang diceritakan dekat dalam ilmu tauhid. Fiqhul akbar, kakak buat 4 buat kaki ayam tu. 1, ilmu ini cerita tentang zat Allah. Yang kedua, nak khabarkan tentang apa? Tentang zat Rasul, tentang diri Rasul. Yang ketiga, tentang alam jirim dengan arat. Alam jirim dengan arat. Dan yang keempat, cerita tentang zat akhirat. Dapat tak? Boleh Okey, saya nak proceed, saya nak sambung. Nanti kalau tak dapat nanti minta kawan-kawan tolong dobitkan dekat ruangan komen. Okey, tengok pada muka surat yang ke-29. Okey, tengok pada muka surat yang ke-29, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus.
Tuntutan yang putus tu makna kata yang qata'i, yang jazam, yang titik terus, yang tak ada dot anymore. Makna kata bila cakap titik, makna kata tak boleh sambung-sambung benda lain dah. Boleh Yang dinamakan dia dengan fardu ain ialah mengenal ia akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makna kata Usuluddin ni, kenapa ilmu ni dipanggil sebagai ilmu Usuluddin? Sebab perbahasan ilmu ni adalah tentang kita nak kenal Allah, kita nak kenal Rasul. Tu je. Kita tak nak kenal yang lain selain daripada tu. Maka nak bagi tahu bila kita kenal Allah, kenal Rasul, selesai lah. Tak ada benda lagi dah kita nak cari dalam hidup kita. Dan dikehendaki dengan mengenal itu, mengetahui serta mengaku putus. Makna kata macam mana kita nak tahu seorang itu benar-benar kenal Allah, kenal Rasul ke tidak? Dengan cara dia kena mengaku putus. Dia kena mengaku dengan qata'i, mengaku dengan jazam, dengan solidnya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tu adalah benar, Nabi SAW tu juga adalah benar. Sorry. Okay, sambung. Mana tu tadi? Di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara wajib bagi Allah Ta'ala dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala dan segala yang harus pada Allah Ta'ala. Mana kata dekat sini, bahagian perenggan yang pertama tu kakak nak ceritakan tentang wajib setiap mukallaf. Kakak bulatkan perkataan mukallaf. Mana satu perkataan mukallaf, kakak tengok pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada baris yang ke-6 ada perkataan mukallaf. Kakak bulatkan perkataan mukallaf. Kakak gariskan dekat tepi. Kakak dobekkan. Mukallaf ni adalah orang yang dibebani dengan hukum syarak. Saya ulang. Mukallaf sama dengan orang yang dibebani dengan hukum syarak. Boleh? Orang yang dibebani dengan hukum syarak. Mukallaf. Dapat tak? Dapat Okey, mana kata ciri-ciri mukallaf tu macam biasa sebelum ni kita dah pernah syarahkan, ada 5 ciri-ciri mukallaf. Yang pertama, orang tu mestilah baligh, yang kedua berakal, yang ketiga sampai seruan, yang keempat tak buta, yang kelima tak bisu. Maknanya kata dia boleh menerima ilmu dan boleh menyampaikan ilmu. Cukup 5 syarat ni seseorang tu dikategorikan sebagai mukallaf. Siapakah mukallaf? Kita lah. So nak bagi tahu dekat sini dah tulis mukallaf tu orang yang dibebani dengan hukum syarak. Kakak tuliskan juga kita lah tu orangnya. Boleh Kita lah tu orangnya. Okey. So makna kata wajib ke atas kita untuk tahu apa? Yang pertama, kita kena tahu sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, ini konklusi kepada perenggan yang pertama tu. Yang kedua adalah kita kena tahu sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita kena tahu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Dalam perbahasan ilmu ni, dalam disiplin ilmu ni, sifat wajib bagi Allah Ta'ala ada berapa? Ada 20. Yang pertama ni ada 20. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ada berapa? 20 juga. Yang ketiga, sifat harus bagi Allah Ta'ala ada berapa? Ada 1 sahaja. So sekarang ada 41 sifat dah kita kena belajar. Boleh Demikian juga mengetahui serta mengaku putus. Mengaku putus ni makna kata jazam, qata'i dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf. Dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul dan serta dalil-dalilnya. Tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul dan segala yang harus bagi Rasul serta dalil-dalilnya. So nak bagi tahu dekat sini, yang bahagian yang kedua yang wajib kita tahu bila kita belajar ilmu Usuluddin adalah, pertama, kita kena tahu sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, kita kena belajar sifat mustahil bagi Rasul. Yang ketiga, kita kena belajar sifat harus bagi Rasul. Dan bila kita sebut tentang sifat Allah Ta'ala tadi, wajib, mustahil, harus, Nabi wajib, mustahil, harus, nak bagi tahu wajib dengan dalil-dalilnya. Boleh Okey, soalan saya. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Sajalah nak sembang-sembang. Sikit tekak. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Cuba sebut sikit sifat wajib bagi Rasul. Apakah dia sifat wajib bagi Rasul? Dilarang Google.
Dia larang chat GPT juga. Okay, lagi. Yes, very good. Sidik amanah tabligh fatanah. So maknanya kata settle kita dekat situ. So kita kena tahu juga lawan bagi sifat sidik apa, lawan bagi sifat amanah apa, lawan bagi sifat tabligh apa, lawan bagi sifat fatanah tu apa. Nak bagi tahu dekat sini, at least kita tahu tentang Rasul itu sifat wajib bagi dia dan sifat mustahil bagi dia juga. Nak bagi tahu benda tu adalah kewajipan untuk kita dan wajib kita dirikan dalil sekadar-kadar dalil yang ringkas sahaja. Boleh Okey, sambung sikit. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu mengenal hakikat zat. Nampak tak? Gariskan sifat harus. Sifat harus bagi Rasul apa? Cik jawab. Sifat harus bagi Rasul. Berkahwin. Awal. Makan. Ya, sifat harus bagi Rasul itu adalah berinteraksi seperti manusia biasa. Itu sifat harus bagi Rasul. Boleh interact macam normal people. Itu adalah sifat harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Allah Ta'ala apa? Sifat harus bagi Allah Ta'ala? Ni banyak kali dah kita ngaji tauhid ni. Aku tak dapat saya korek hidung orang pakai pensel ni. Sifat harus bagi Allah Ta'ala. Ke tak ingat? Kalau tak ingat, habis tu tak ingat. Tak ingat Ustazah. Punya dah takut. Ni. Kejap Lupa. Ya, terima kasih Kak Yang. Suka hati Allah Ta'ala nak buat apa-apa. Dia bukan nak cipta je. Mana kata sifat harus bagi Allah Ta'ala. Terserah ke Allah Ta'ala nak buat apa dekat alam ni. Nak buat apa dekat jalan hidup kita pun terpulang pada Allah Ta'ala. Boleh So mana kata harus bagi Allah Ta'ala. Suka hati dia nak buat apa dalam bahasa yang mudah fahamnya. Tapi nak bagi tahu dalam bahasa kitabnya, itulah harus bagi Allah Ta'ala mengadakan ataupun mentiadakan suatu. Tapi itu yang kita nak sebutkan. Dalam bahasa yang mudah kita faham, suka hati Allah Ta'ala nak buat apa. Sebab hak dia. Boleh Okey. Saya tak bercadang nak sambung. Kita akan stop dekat habiskan ayat ni sekejap Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu mengenal hakikat zat. Mana kata gariskan kakak-kakak, kita ni bukan nak kenal hakikat zat Allah Ta'ala. Tak nak. Mana kata dekat sini adalah kita bukan nak kenal hakikat zat. Bukan. Kita hanya nak tahu kita akan kenal Allah Ta'ala itu melalui dia punya af'al dia, melalui af'al dah, sifat dia, melalui nak kata asma' dia sahaja. Kita takkan kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar zat dia. Boleh Sebab zat Allah Ta'ala tu adalah sempadan laisa. Sampai bila-bila pun kita tak akan boleh menembusi nak kata kenal Allah Ta'ala pada situ. Okay, sorry. Okay, sambung. So nak bagi tahu dekat sini mana tadi, kerana yang baru tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Kenapa kita takkan boleh dapat tidak? Kakak-kakak kena faham, kita takkan sampai bila-bila pun takkan kenal zat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Sebab apa? Sebab zat Allah Taala tu adalah nak kata bersifat dengan sifat qadim. Dia nak kata dah terlebih awal dan dia sangat-sangat tu nak kata terlalu sempurna untuk kita yang dhaif ini sampai kepada hakikat tu. So benda tu perkara yang mustahil. Sebab itulah nak kata disebutkan dekat sini kerana yang baru tak akan dapat tahu. Yang baru tu siapa? Baru tu kita. Bila kita ni baru diciptakan, bila kita ni ada waktu nak kata manufacturing date kita, nak bagi tahu yang kita ni adalah terkemudian. So mustahil kita yang terkemudian ni boleh tahu exactly apa yang berlaku dahulu kala. Tapi nak bagi tahu bila kita sebut Allah Ta'ala tu bersifat dengan qadim, adakah Allah Ta'ala tu masa lalu? Bukan. Jangan salah faham dekat situ. Allah Ta'ala itu nak kata tiada permulaan, dia akan kekal selama-lamanya sampailah ni saat ini juga Allah Ta'ala ada ke tidak? Tetap ada. Itu yang kena faham. Jangan sampai kita salah faham bila sebut Allah Ta'ala tu qadim. Oh, makna kata Allah Ta'ala ada dahulu kala. Sekarang ni Allah Ta'ala tak ada. Ni aku ketak lagi. Bukan. Salah faham kat situ. Boleh Okey, sambung. Dan keadaan kemengenaan Allah Ta'ala itu permulaan yang umbi. Itulah dinamakan ilmu usuluddin dan juga ilmu tauhid. Ini yang nama lain bagi ilmu tauhid lah. Kerana yang mengetahui akan mengertikan ilmu ini mentauhidkan Allah Ta'ala.
Dan juga dinamakan ilmu kalam kerana membicarakan kalam Allah. Sama juga saya dah explain tadi panjang lebar. Kerana sangat payah sehingga berlaku fitnah kepada ulama-ulama terdahulu. So fitnah kepada ulama tu perkara biasa. Kalau anda kata suatu hari nanti anda dengar fitnah-fitnah tentang saya pun, jangan gentar, perkara tu perkara yang biasa sahaja. Yang berlaku kepada golongan asatizah, golongan alim ulama tu benda tu biasa. Tapi nak bagi tahu kenapa walaupun benda yang benar ini masih berlaku fitnah-fitnah, sebab kita kena faham di atas muka bumi Allah Ta'ala ni bukan Allah Ta'ala ciptakan kita sahaja. Ada iblis syaitan yang diciptakan. Kalau iblis syaitan tak boleh menjatuhkan seseorang, maka dia akan bisiklah orang-orang sekeliling untuk menjatuhkan peluk kita. So benda tu normal je, setiap orang akan lalui juga hakikatnya. Boleh Okey, wallahu alam, kita akan sambung dan dikendaki pada kelas yang akan datang. By the way, pukul 12 tepat, saya nak ada perkara yang saya nak sampaikan, insya-Allah pada 6 hari bulan, hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni kita punya pendaftaran untuk majlis maulid masih dibuka. So makna kata fodos yang nak kata belum daftar lagi, boleh daftar laju-laju. Kita akan jumpa secara secara fizikal dekat Shah Alam Selangor. Kita akan jumpa secara fizikal dekat Shah Alam Selangor. Maka nak kata jom kita spend time together. Banyak benda yang kita nak kata boleh telaah, boleh belajar. So siapa yang belum daftar lagi, boleh laju-laju daftar. Boleh kontak Kak Lang Aisyah. Sama juga untuk dekat Rumah Biru. InsyaAllah pada hari Sabtu ni kita akan ada majlis maulid untuk muslimat sahaja. Kita akan buat dekat mana? Dekat mana nama tempat tu Kak Lang? Lupa lah pula. Oh, Jalan Kebun, sorry. Kita akan buat dekat Jalan Kebun Shah Alam Selangor. So siapa yang berminat untuk daftar, boleh tengok saya punya saya punya poster yang saya dah post tu dekat Dewan Al-Hafiz Jalan Kebun. Okey. So makna kata siapa yang belum daftar lagi boleh daftar. Siapa yang ada anak isteri boleh hantar anak isteri bersama kami. Jadi insya-Allah jadikan tu sebagai hadiah yang terbaik di akhir tahun untuk anak-anak kita, untuk isteri kita, untuk diri kita. Boleh Kita join majlis ilmu ni bukan sebab kita bagus kakak, tapi sebab kita nak tumpang keberkatan orang-orang yang salih-salihah insya-Allah. Ya, jangan lupa siapa yang belum daftar boleh daftar segera. Tempat masih dibuka lagi insya-Allah. Okey, wallahu alam, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.